Okay, jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, sekarang ni kita akan teruskan kepada sesi kelas kita. Okay, jadi saya mempersilakan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah ya? Alhamdulillah, apa khabar saudara Afif? Alhamdulillah baik. So saya tak kenal pun. Saya saya Afif sebagai saya bukanlah ustaz tapi saya sebagai jari tajwid lah. Sebagai pegawai jari tajwid yang uruskan untuk ni. Okey, tak apa Ustazah, okey ke? Saya dengar. Ya, boleh. Alhamdulillah. Pertama kali terima kasih sebab sudi jemput Ustazah juga untuk podcast ni. Ya, tak apa. Jadi kalau ada apa-apa, sebab kita buat sesi santai je ni. Ya. Kalau Ustazah nak apa-apa, nak air ke, nak berhenti minum air dulu pun tak ada masalah. Ustazah kalau Ustazah nak apa-apa, beritahu je saya. Okey. Sebelum kita mulakan ni, saya nak panggil Ustazah ke, Datuk ke, Doktor ke? Saya perkenal diri dulu boleh? Saya silakan Ustazah dulu. Ustazah nama Nur Hafizah Musa. Biasa orang panggil Ustazah lah. Tapi kalau kawan-kawan kan, kalau orang dah biasa tu dia panggil Kak Cik. Oh, Kak Cik. Tapi tak apalah, mungkin untuk podcast ni panggil Ustazah lah kan ya. Betul. So Ustazah kalau tengok dari segi pendidikan memang pengajar Islam lah, Usuluddin. Usuluddin tapi pengkhususan dia Afif adalah psikoterapi Islam, kejiwaan. Ya, jadi sebab tu kalau tengok Ustazah pun dalam dalam dakwah tu lebih kepada pasal hati ya, ataupun tentang kekeluargaan ya, kewanitaan macam itulah. So Ustazah dari sudut perkhidmatan tu Ustazah berkhidmat sebagai pensyarah kanan dekat UTM kurang lebih 23 tahun lebih. Cuma Ustazah telah memilih bersara pilihan 2 tahun lepas lah Afif ya. Sebab Ustazah nak bagi tumpuan yang lebih kepada sekolah yang Ustazah asaskan lah. Ustazah ada sekolah sendiri? Ya, Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Ya. Dekat ni dekat Gombak Kat Gombak. Okay. Anak ada, kalau ikutkan 8 orang, cuma seorang tu simpan lah ya. 7 ada. So Ustazah ada 3 orang menantu dan 4 orang cucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah Usuluddin. Saya pun Usuluddin juga. Usuluddin kat mana? Saya kat UIA. UIA. Dekat sangat lah dengan Ustazah. Dekat lah. Ada kat Gombak kita dekat Gombak daripada Asasi kat PJ, lepas tu sambung dekat Gombak. Main center dekat Gombak. Jadi kalau Usuluddin maknanya ambil Quran Sunnah? Tidak. Dia kalau dekat UIA tu dia IRK lah. IRK tu yang main dekat PJ. Lepas tu dekat IRK tu dia pecah. Usuluddin and Comparative Religion, Quran, Hadis, lepas tu Fiqh. Okay, sebelum saya nak mulakan kat sini, saya nak minta daripada dalam ni untuk pengetahuan Ustazah. Kita berkelas macam style podcast. So podcast ni biasa orang post kat YouTube kan. Cuma kita special kali ni kita ada sesi Zoom live. Kat sini kita ada audience. Okay, cuba Ali Aziz cuba tunjukkan ni kat Ustazah. Pusingkan ni, okay, tengok Ustazah. Okay, semua yang ada dalam Zoom ni cuba komen. Ustazah tengah tengok ni, komen-komen tuan-tuan dan perempuan ni. Cuba komen. Ustazah tengah tengok ni dekat monitor ni. Ilyasa. Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Okay, so special dia adalah untuk sesi live kita, sesi podcast kita kali ni adalah kita dihadiri dengan penonton yang secara live. Ini semua adalah orang-orang yang dah join sekali. Okay, boleh. Okay, so siapa yang ada dalam live ni, nampak Ustazah sendiri yang akan tengok dan akan baca chat-chat lah. Jadi nak tulis yang baik-baik ya. Okay. Alright. Okay, jadi tanpa melengahkan masa lagi, Ustazah pun sudah hadir kat sini. Jadi kita teruskan kepada tajuk kita apa dia? Okay, kita teruskan kepada tajuk kita dulu. Okay. Dan saya yakin kepada semua yang dah tahu, dah tengok tajuk kita. Okay.
Ini adalah salah satu topik yang mana kita ambil ni bersesuaian dengan isu semasa, iaitu kita tahu tentang sekarang ni orang tengah ada pergolakan isu-isu rumah tangga, isu-isu parenting melibatkan psikologi, perasaan rumah tangga, suami isteri dengan anak-anak. Tetapi kita terlalu fokuskan kepada setiap part masing-masing. Tapi semua yang ada masalah ni dia datang daripada satu tempat. Nama dia adalah rumah. Rumah, maksudnya rumah tangga kita, keluarga kita sendiri. Jadi kita nak improve rumah kita, keluarga kita. Jadi saya ambil tajuk dia adalah inspirasi cinta dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Afif, Ustaz boleh menyambung? Boleh, tak ada masalah. Tak masalah. Kita sambung je. Kalau tak cakap tu kan kau lupa pula. So nanti tukang tolong setting masa takut saya sembang nanti sampai subuh esok. Okey. Ada seorang pemikir juga kan, ataupun tokoh juga dalam masyarakat, namanya Mother Teresa kan. Okey. Mother Teresa ni pernah ditanyalah oleh pengkaji-pengkaji, wartawan Tanya dia pandangan dia tentang masalah sosial. Tanya pandangan dia pasal masalah pendidikan, pasal hal-hal ekonomi, macam-macam lah. Tapi dia bagi jawapan dia satu je. Untuk semua masalah-masalah tu. Dia kata, go home and love your family. Go home and love your family. Maksudnya, seorang tokoh yang percaya bahawa semua masalah-masalah yang telah dikemukakan tadi tu, dia akar umbi dia tu, punca dia tu tetaplah dalam pembinaan dan pembaikan keluarga. Maksudnya ada sesuatu dalam keluarga tu yang kita mesti faham. Kita mesti nampak. Sebab membina keluarga tu sebenarnya adalah membina masyarakat. Membina negara. Macam itulah mukadimah. Starting ni semua adalah daripada keluarga. Betul. Sungguh. Keluarga tu kira macam keluarga, rumah tu sinonim dengan keluarga lah. Ya. Okey. Bila cakap pasal keluarga kan, macam Ustazah cakap tadi, everything kita mulakan dengan keluarga. So dalam keluarga ni, situlah lahirnya kasih sayang, ada cinta. Jadi saya nak tanya pandangan Ustazah dulu berkenaan dengan cinta di rumah, kasih sayang di rumah. Saya nak tanya dulu, dia punya point dia adalah kat mana dia bermula sebenarnya? Macam ni, jujur saya cakap Ustazah memang datang ni, Ustazah tak ada study. Tak apa, je. Tapi Ustazah sebenarnya Ustazah dah maklum juga tajuk ni, cuma mungkin tadi nak confirmation je yang tanya Afif tu pasal cinta dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Sebab Ustazah lebih nak sebenarnya untuk hari ni Ustazah bercakap sesuatu yang memang dah ada dalam fikiran kita, dah ada dalam hati kita, yang dah berlega-lega, kita fikir selalu, kita rasa selalu. So itu yang Ustazah nak cuba sampaikan. Tidak terlalu ilmiah juga, tapi Ustazah nak kita sama-sama merenung dan berfikir. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran pun sebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kalau salah betulkan Afif Afif start juga ni tolong semak adik-adik takut salah baca Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadikan berpasangan kan? Apa tujuan Allah jadikan berpasangan tu? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu berasa tenang, berasa sakinah. Dengan adanya isteri itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di kalangan kamu suami isteri ni adanya rasa mawaddah wa rahmah. Adanya rasa kasih sayang, adanya rasa cinta, adanya rasa kasihan belas. Dan semua ini adalah la ayatin, tanda-tanda liqaumin
Sambung. Saya boleh sambung. Liqaumin yatafakkarun. Untuk orang yang berfikir. Untuk orang yang merenung. Jadi subhanallah, banyak benda menjadi renungan dalam sebuah rumah tangga. Ayat tu dah cukup powerful lah sebenarnya. Ya, banyak benda. Dan memang Allah suruh kita berfikir dalam rumah tangga. Bukan menadah macam tu je, tak. Jadi sebab itu hari ni bila tadi Afif tanyakan ya, tuan-puan semua yang bersama-sama tentang cinta, Ustaz rasa Ustaz belajar memahami cinta tu dalam rumah tangga 30 tahun ni lah. So bukanlah dia macam habis kahwin, bercinta, kahwin, habis. Tak. Subhanallah. Cinta dalam sebuah rumah tangga ni terlalu suci. Faham. Bukan cinta monyet. Bukan cinta yang kita tengok dalam drama. Ya, dalam filem. Allahu Akbar. Tapi cinta dalam rumah tangga adalah cinta yang menyampaikan kita kepada cinta yang lebih agung dan besar. Iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang saya belajar dalam hidup, dalam rumah tangga. Ya, dalam fasa-fasa yang Allah bagi merasa cinta kepada manusia, ya. Takkan tak cinta kat suami, takkan tak cinta kat anak. Tapi subhanallah, akhirnya cinta-cinta tu bawa kita kenal ada cinta yang sangat agung. Ada cinta yang kita perlu cari, perlu raih, perlu buru, perlu kejar, perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu cinta kepada Allah. Jadi daripada kehidupan juga ya Afif ya, tuan-puan semua, Ustaz belajarlah tentang cinta tu. Bahawa cinta ni sebenarnya adalah pohon yang tumbuh daripada benih yang tertentu. Nak tahu juga benih yang kita tanam tu. Ada cinta menjadi pohon yang tumbuh daripada benih nafsu. Maka cinta yang tumbuh, pohon yang tumbuh tu berbeza dengan pohon cinta yang tumbuh daripada benih iman. Daripada benih cinta kepada Allah, benih agama. Sebab cinta ni semua orang ada merasai, memiliki rasa cinta. Betul tak? Betul. Tak kira agama, tak kira bangsa, semua orang ada rasa cinta. Tapi pasti berbeza cinta yang tumbuh daripada benih agama. Ya, benih keimanan kepada Allah, benih ketakwaan kepada Allah, dengan cinta yang tumbuh daripada benih nafsu. Ya, yang nafsu pelbagai juga kan, boleh jadi kerana rupa semata-mata, kerana harta, kerana jawatan, kerana dunia. Kat situlah sebenarnya Allah sedang membantu kita juga, ya, untuk mencorakkan cinta kita tadi. Boleh jadi asal benih tu tak cantik sangat, maka Allah corakkan. Sebab itulah Ustaz rasa sangat agung cinta yang disandarkan kepada cinta kerana Allah. Sangat agung, ya. Dan perjalanan untuk mendapatkan cinta kerana Allah adalah satu perjalanan yang masya-Allah menuntut kesabaran, tuan-puan sekalian. Itulah yang betul Afif. Itulah yang macam saya nak tanya Ustazah lah. Maksudnya macam Ustazah tadi, dia adalah satu proses kita nak semai benih. Ya, betul. Tapi dalam proses tu dia tak senang kan? Dia tak mudah. Ada masa okey, ada masa dia boleh terjatuh, tersungkur, terlengkup sekali kan. Betul. Dia boleh jadi macam tu. Jadi sebab baja dia. Wah. Ini sajalah bawa analogi pokok-pokok ni sebab senang nak faham. Tapi saya rasa kreatif lah, satu analogi yang kreatif kan. So kat situ lah kita nak tahu apa baja dia sebenarnya di situ. Kalau kita kata ini benih cinta datang daripada benih agama, benih iman, tapi kalau tak dibaja, dia biar tak jadi juga, tak tumbuh juga dia. Jadi subhanallah, bajanya zikrullah, ya, bajanya ketaatan kepada Allah, bajanya rasa redha, baja banyak tu nak jadi baja kepada cinta tu. Ada satu doa yang sahabat-sahabat sekalian, ni supaya tak terlupa. Okey, tak apa, boleh je Ustazah. Ya. Dan doa ni sebenarnya Ustazah belajar daripada almarhum Datuk Profesor Dr. Harundin, Tuan Guru ya, Datuk Dr. Profesor Harundin. Sebab sebenarnya Ustazah pun ada ni cakap jujur-jujur je lah Hafif ya. Sebab saya rasa macam Tuan Guru kalau bercakap, sebab Ustaz sempat belajar ambil persijilan rawatan Islam. Ruqyah tu. Cuma kena cakap habis-habis lah. Tak habis belajar. Tak apa. Itu cuba nanti kan tak elok pula kan cakap tak habis. Nanti orang ingat Ustazah dah dapat sijil. Ustazah dapat sijil, tapi sijil Ustazah tu
tak macam orang lain lah, sebab ustazah tak datang masa yang last kelas tu. Adalah tak cukup syarat dia, tapi ustazah belajar. Jadi masa ustazah belajar tu, ustazah perasan satu perkara. Tuan guru padahal dalam kuliah-kuliah mengajar rawatan Islam je kan, tapi selalu sebut memetik nama isterinya. Dalam mengajar dalam kuliah-kuliah ni, ataupun dalam bercakap-cakap, saya pernah makan sama-sama ramai-ramai kan, lepas pada kuliah tu, nanti kan tuan guru akan sebutlah, contoh macam ini kalau ada Kak Ejah ni tak boleh makan ni, ni kalau, jadi seolah-olah macam nama isteri tu tak lekang satu benda yang selalu disebut. Kita bukannya apa, Afif, ada je orang kalau boleh nak berlakon macam tak kahwin. Ada orang macam tu betul. Tiba-tiba bawa diri kat luar tu macam ala-ala orang bujang pula. Tapi Tok Guru tak macam tu, sikit-sikit sebut nama isteri. Jadi ustazah juga berasa macam Masya Allah sayangnya beliau dekat isteri beliau, selalu jadi sebutan. Jadi dalam satu kuliah tu, beliau ada bagi doa. Doa. Doa kasih sayang, doa cinta dalam rumah tangga. Dan ustazah terpesona dengan doa tu. So lepas belajar tu kita amal lah, amal-amal lupa, amal-amal lupa macam tu. Kan cakap jujur-jujur kan. Okey, so apa yang Tuan Guru ajar tu, doanya berbunyi, Allahumma ja'al hubbi fi hubbih waj'al hubbaha fi hubbi wajma' hubbana ala mahabbatika. Lebih kurang macam itulah Maksud dia tu? Maksud dia macam ni. Kalau tak nak baca yang Arab tu, baca yang Melayu. Ya Allah, jadikanlah cintaku dalam cintanya. Cintaku dalam cintanya. Jadikan cintanya dalam cintaku. Nampak nampak dia punya apa? Itu dia punya erat tu Masya Allah. Sebab saya suka doa tu. Bahkan menyebutnya dalam bahasa Melayu pun kita rasa lebih terasa. Terasa, Hafiz. Kita bayangkan wajah pasangan kita. Wahai Allah, jadikan cintanya dalam cintaku, jadikan cintaku dalam cintanya, dan jadikanlah cinta kami membawa kepada cintamu, dan jadikan cintamu lebih tinggi mengatasi segala cinta. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, doa tu saya rasa doa yang membentuk cinta kita. Suatu doa yang dia membentuk, sebab kita sebut kepada dia dan dia pun kepada kita, dia ada rasa relation kat situ. Lepas tu kekuatan cinta kita tu ada tujuan yang lain. Apa dia? Untuk mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu satu gagasan cinta yang jelas dalam doa yang disampaikan. Betul. Lepas tu saya pun startlah berdoa dengan gagasan tu. Jadi berdoalah, ya Allah. Kadang ada je ujian rumah tangga banyak, Afif. Betul. Mana ada rumah tangga tak ada ujian? Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak ujian. Okey, faham. Ini kanlah kita orang biasa ni kan, Tapi bila kita ingat, masya-Allah, dengan Allah lah kita minta tolong, minta cinta tu, sebab macam ni, ustazah yakin macam ni, Afif. Kalau dulu, yelah masa muda-muda kan, kita macam paksa-paksa suruh orang cinta kat kita. Macam menagih-nagih. Apa maksud ustazah paksa? Maksud macam ni, ala biasalah isteri-isteri tu. Abang cinta tak kat saya? Ataupun abang tak cakap pun I love you hari ni. Ataupun ni biasalah orang muda-muda masa tu kan. Ataupun tanya apa? Berapa peratus sayang dekat kita. Kita tu macam ada satu sikap, kita nak tahu, kita nak cinta dekat kita ni cinta yang besar. Jadi sampai satu tahap, kalau saya jadi cacing, abang nak jadi cacing tak? Betul kan. Macam ni, kalau macam kita try tanya sesaja kan, bang kalau saya meninggal macam mana? Sebenarnya kita dah ada jawapan yang kita nak. Kita nak dia cakap no, jangan cakap macam tu. Kalau dia tak jawab macam tu kan, kita mulalah mudi. Tapi alhamdulillah Ustazah dah melepasi dah fasa tu. Ini yang penting ni, macam mana Ustazah melepasi tu? Masya Allah, dan Ustazah rasa sangat merdeka. Faham. Ustazah rasa sangat merdeka. Sebab Ustazah meyakini bahawa cinta seseorang kepada kita adalah sebahagian daripada rezeki Allah untuk kita juga. Macam mana rezeki makan, rezeki minum,
Macam itulah Ustazah rasa cinta suami Ustazah kepada Ustazah juga adalah rezeki Allah untuk Ustazah. Jadi Ustazah kena belajar berpada, bersyukur, dan kalau nak lebih minta dengan Allah. Sebab suami kita juga adalah manusia biasa macam kita. Dia pun tak reti juga nak bagi banyak mana. Dia pun mesti macam mana aku nak cinta lagi ni ya. Masing-masing pun tak faham juga tentang, sebab cinta tu terlalu abstrak kan. Jadi Ustaz minta, wahai Allah, cinta suami aku kepada aku adalah rezeki daripada Engkau. Maka berikanlah cinta suami aku kepada aku pada kadar yang Engkau redai, pada kadar yang baik untuk aku dan baik untuknya. Jadi Ustaz rasa freedom, rasa merdeka. Tidak berharap-harap, tidak menagih-nagih, ya, tidak juga bertanya-tanya. Okey je. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab saya fikir masya-Allah ni rezeki. Kita minta dengan Allah. Kalau saya cuba nak true stone lah macam tu. Kalaulah katakan rezeki kan. Macam Ustazah cakap tadi. Kejap, Afif dah kahwin ke belum? Saya dah, alhamdulillah. Itu nak tanya je. Alhamdulillah, saya dah. Cerita ya kan. Saya dah 10 tahun dah kahwin. Okey, alhamdulillah. Kahwin kat UIA tu. Ya, masa belajar kahwin. Sebelum masuk degree tu dah kahwin dah. Subhanallah. Ya. Habis asasi ke degree dah kahwin. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sampai sekarang kekal lagi bahagia. Alhamdulillah. Terus insya-Allah. Til jannah. Amin. Okey, tadi saya macam tertarik dengan soalan rezeki. Macam cinta tu adalah rezeki. Okey. Tapi dalam masa yang sama, realiti dia adalah cinta itu boleh tawar. Okey, ini saya cuba nak realiti je lah. Okey, cinta tu boleh tawar. Rezeki mesti dicari. Adakah rezeki cinta tu pun mesti diraih, dicari juga? Oh, mesti. Usaha mesti ada. Ikhtiar mesti ada. Dan kita jangan lupa, dalam rumah tangga, cinta tu sebenarnya adalah sesuatu yang Allah akan berikan ketika mana kita dah buat apa yang Allah perintahkan. Itulah jalan ikhtiar dia. Mana ada cinta kalau nafkah pun tak bagi. Ya. Betul. Maksudnya macam cinta perlu diusaha. Cinta monyet boleh lah. Ya, betul. Dalam rumah tangga, cinta tu adalah tanggungjawab. Faham. Kalau sebelum berumah tangga itu seronok-seronok, suka-suka. Duit belanja makwa pun abah bagi. Kan, mak yang bagi. Tapi dalam rumah tangga itu dah masuk realiti kehidupan. Cinta tu adalah tanggungjawab. Itulah terjemahan kepada cinta. Sebab tu real term of cinta itu sangat. Sebab tu kita kata itulah ikhtiar kita. Suami menunaikan tanggungjawab, ya, isteri menunaikan tanggungjawab. So kat situlah, itulah ikhtiar kita. Seorang isteri yang taat, seorang isteri yang berbakti, maknanya berkhidmat, menjaga, melayani, menyantuni, suaminya. Seorang isteri yang menjaga kehormatan diri, seorang isteri yang menjaga amanah segala pemilikan suami, yang mendidik anak. Kat situlah cinta tu akan tumbuh. Dan inilah cinta rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kupas lagi ni rumah tangga Rasulullah. Ini baru terawang-awang. Cuma saya memang tertarik dengan apa yang Ustazah sebut tadi itulah. Memang bagi saya, kalau saya pun adalah orang yang dah kahwin kan. Dah 10 tahun kahwin. Ya. Bagi saya perkahwinan itu yang mendidik kita, yang mengajar saya. Banyak. Dibandingkan dengan masa bujang dengan selepas kahwin. Proses tu berlaku dekat masa kahwin tu. Masya-Allah. Sama ada kita macam tadi nak semai, nak jadi baik ke nak jadi lebih teruk kan. Saya rasa satu istilah yang sangat menarik lah bagi saya. Memang keluarga atau rumah tangga ni adalah madrasah cinta. Madrasah yang membangunkan cinta. Sebab itu kalau orang kata tawarlah, saya rasa benih awal tu tak apa elok. Sebab dia bukan soal tawar. Dia macam ni, macam nak cakap kadang-kadang dalam rumah tangga ni juga dia ada satu perkara kita panggil manusiawi. Elemen manusiawi. Satu lagi elemen yang memang dah memang berkait, memang bersandar kepada agama. Sebab bila kita kata manusiawi itu lebih umum juga kan, itu semua orang berlainan kepercayaan juga, berlainan bangsa juga kan, mestilah ada yang asas manusiawi. Jadi maksud saya macam ni. Dah cuba untuk berikan faham. Boleh, insya-Allah. Maksud saya macam ni. Kalau kita disakitkan, kita dicurangi atau berlakulah macam
kezaliman dalam rumah tangga, itu secara manusiawinya pasti akan tercalar. Betul tak Afif? Betul. Mesti kan? Tersakit, Itu manusiawi, itu tak kira siapa, tak kira tak kira agama apa, tak kira, sebab itu manusia. Siapa je yang tak terasa? Siapa je yang tak sedih? Ya, kalau dilukakan. So, okey, kita tengok dari sudut manusiawi, pasti kadang-kadang ada rumah tangga tak sedikit tercalarnya manusiawi tu. Tercalarnya hati. Sebab apa? Kita manusia. Ya, sebab tu benda tu ada. Tapi ingat, kita ada elemen yang lebih besar, iaitu agama. Kat situlah bangkitnya baik suami, baik isteri, daripada luka, daripada macam-macam lah, ya, dalam kehidupan, tapi tetap bangkit menjadi isteri yang baik. Tetap juga bangkit menjadi suami yang bertanggungjawab. Kenapa? Ada elemen agama. Jadi kita tak boleh ikutkan sangat semata-mata yang yelah sebagai manusia mestilah. Tak, ada lagi lebih besar daripada apa dia? Kembali pada agama. Jadi kadang-kadang kita boleh kata betul lah secara manusiawinya terluka, kecewa, tawar hati. Betul kan Hafif? Tapi kita tahu bahawa ini perjalanan agama juga, perjalanan kerohanian. Ya, kita nak dapatkan keredaan Allah, kasih sayang Allah, ya, ini tarbiyah daripada Allah. Maka kita masih ada potensi untuk mencintai seseorang kerana Allah. Walaupun dah tawar juga hati, tapi apa dia? Inilah yang Allah nak tengok. Ini cinta yang betul-betul pure ni. Apa dia? Kamu dah pernah kecewa juga, kamu terluka juga, tapi ya Allah, kerana Engkau je ya Allah, kerana Engkau je ni, kerana Engkau je. Cinta itu kita cari jalan untuk disuburkan sebab kita nakkan cinta Allah kepada kita. Dan ini perjalanan dia. Itulah proses. Ini proses dia. Ada jatuh, ada bangun. Ya, mesti. Masya Allah, mesti. Okay, kalau bila cakap pasal proses kan, proses rumah tangga dalam rumah ni, okay, saya nak kita sama-sama dengan Ustazah, kita nak mengintai di rumah Rasulullah. Ya. Okay, saya percaya Rasulullah pun sama juga hadapi perkara yang sama. Sebab Rasulullah seorang manusia yang sama, ada isteri, ada anak, ada masa penat, ada masa gembira, ada masa sedih. Okay, jadi dan kita juga percaya rumah yang terbaik adalah datangnya daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita terus masuk kepada situlah. Okey. Maksudnya saya cuma nak tanyalah, maksudnya daripada segi apa yang Ustazah, maksud saya macam apa yang Ustazah first impression yang bila Ustazah tahu rumah cinta dari rumah Rasulullah, apa pandangan Ustazah? Okey, first impression Ustazah akan nangis. Oh, nangis ya? Ustazah, kalau orang cakap pasal sebut je rumah tangga Nabi SAW, cinta rumah tangga Nabi, kalau tak keluar air mata pun hati tu menangis lah. Maknanya kita rasa satu benda yang sangat syahdu. Sebab apa? Sebab Ustazah rasa semua orang merindukan rumah tangga yang seperti itu. Semua orang merindukan rumah tangga yang seperti itu. Rumah tangga yang sangat tulus, rumah tangga yang walaupun bumbung rumah Nabi tu, kalau sahabat masuk tu, sahabat boleh capai, boleh usik. Rendah je. Ya, bukan macam shilling rumah kita dengan lampu apa, chandelier segala macam tu, tak. Subhanallah. Yang kalau Nabi solat tu, bila Nabi solat malam tu kan, dalam bilik kamar dengan Aisyah, kadang-kadang Aisyah kena adjust kaki dia, kaki beliau. Kenapa? Sekejap bila Nabi nak sujud, Aisyah kena bengkokkan kaki. Sekarang bila Nabi dah bangun balik, bolehlah Aisyah lunjurkan kaki. Nak beritahu keluasannya hanya sekadar itu. Maksudnya tapi ya, tapi Afif, kat situ tumbuh kasih sayang yang tidak ada tolok bandingnya. Subhanallah. Faham. Jadi ada sesuatu kat situ. Dan Ustazah cuba nak cakap ni dalam keadaan Ustazah cakap, boleh jadi pandangan Ustazah ni tidaklah tepat, ya, boleh jadi orang boleh terima, boleh tolak, tak apa je, sebab pandangan Ustazah bukan apa-apa pun, tapi Ustazah bercakap ni daripada renungan Ustazah juga. Ya. Yang kadang-kadang Ustazah rasakan, Afif dan semua sahabat-sahabat, memang nadi kepada sebuah rumah tangga adalah suami. Ketua keluarga. Memang.
Ya, memang jantungnya tu adalah suami. Betul. Sebab bila ada satu sosok tubuh yang begitu sekali penuh kelembutan, penuh kasih sayang, yang merasa amanah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, satu sosok peribadi yang begitu taat kepada Allah, yang hidup dengan zikir, maka isteri-isteri juga tidak tergamak menyakiti. Betul tak? Ya, saya rasa tak tergamak. Sebab apa? Kita rasa macam orang baik sangat. Orang baik sangat. Tapi betul lah, maksudnya memang boleh terima tak Hafiz sebagai seorang suami? Ya, itu memang saya pun sebagai seorang suami, saya akui benda itu memang punca dia adalah memang suami. Maksudnya kalau orang katakanlah orang bagi masalah isteri ni tak baik, so kalau suami tu baik, isteri akan boleh ikut suami. Kan? Betul. Saya tak nafi ada suami yang baik tapi isteri tak. Itu memang ada je. Ini kan Nabi pun ada isteri yang apa? Nabi Nuh kan, isteri saya tak nafi itu ada kes-kes macam tu, tapi ni kita cakap secara general. Betul. Jadi secara generalnya peribadi seorang suami, tanggungjawab seorang suami, akhlak seorang suami, ini menjadi satu pembentukan kepada isteri. Betul. Ustaz ambil contoh ya Afif ya. Macam ayah dengan anak kan, macam anak dengan mak ayah. Kadang-kadang anak tu luluh hati dia sebab tengok ayah tu baik sangat. Oh, macam tu. Sebab ayah baik sangat, jadi kita tu rasa macam tak sampai hati nak cakap tak elok, tak sampai hati nak lawan, tak sampai hati nak. Sebab apa? Allah baiknya, Abah lembutnya, Abah penyayangnya. Betul. Itu memang makan dalam. Itu dalam tarbiyah, itu kemenangan tu. Cikgu tu kalau sifat dia dah elok, menang terus. Ya, seorang suami kalau akhlak dah mulia, kat situ dia menang dah banyak dah tu. Kat situ tu orang kata apa, dah kredit lebih dah tu kat situ. Betul. Respon anak maknanya tu. Betul. Tinggal sikit lagi nak suntikkan nasihat. Sebab apa? Keunggulan peribadi tu. Betul. Tapi kalau macam mana nak kata kalau contoh dalam rumah tangga Nabi SAW, Nabi tak pernah angkat tangan, tak pernah angkat rotan, tak pernah. Sebab apa? Sebab Nabi mendahulukan didikan dengan apa? Dengan yalah, betul lah sebab dah Nabi SAW kan, tapi kita nak mencontohi benda tu. Memang kita boleh jawab, yelah kita bukan Nabi Ustazah. Tapi tu jawapan tidak bertanggungjawab. Memang kita bukan Nabi, tapi Allah datangkan Nabi untuk jadi contoh, untuk jadi teladan. Jadi tak bolehlah kata dah kita bukan Nabi, payah nak cakap macam tu. Tapi itulah yang uniknya adalah, maksudnya Nabi adalah sebagai seorang manusia yang biasa. Ya, betul. Dan isu dia macam dalam sepanjang sirah pun ada menunjukkan ada pergolakan berlaku. Ya, betul. Itu menunjukkan yang memang Nabi isu manusiawi lah, manusiawi kan. Ya. Isu manusiawi kan. Maksudnya Nabi memang, sedih, Nabi mengasingkan diri. Tapi betul, tengok macam Nabi menguruskan konflik kan. Betul. Nabi menguruskan konflik tidak mengaibkan isteri. Nabi menguruskan konflik, Nabi lebih banyak diam daripada jumpa orang. Faham. Apatah lagi nak keluar kat media sosial. Macam zaman hari ni. Sampaikan Nabi ketika mana mengasingkan diri, berlaku sedikit pergolakan dalam rumah tangga Nabi SAW. Ya, sampai sahabat-sahabat bagi tahu kepada Sayyidina Umar, bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Anak-anak sahabat ni terlibat ni. Betul. Ni anak-anak mereka. Anak-anak isteri juga. Ya. Jadi sampai sahabat-sahabat lain bagi tahu kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Nabi telah mengasingkan diri. Nabi dah tak keluar, Nabi tak balik juga ke rumah isteri-isteri ni. Masa tu ya Allah rasa macam runtuh langit lah bagi perasaan Sayyidina Umar. Sebab apa? Takut sangat ya Allah, apa nak buat. Mertua lah. Bapak mertua risau menantu mengajuk. Kan? Tapi tengok Nabi menguruskan konflik. Ya, Nabi bawa tindakan diam dulu. Ya, diam dan berzikir, diam dan minta petunjuk Allah, diam mengabdikan diri kepada Allah. Sampaikan bila Sayyidina Umar nak masuk menghadap Nabi, ya, jumpa dengan sahabat yang jaga tu. Sahabat tu tanya, pembantu Rasulullah tanya, boleh tak Sayyidina Umar? Nabi tak jawab. Berapa kali Sayyidina Umar nak masuk, Nabi tak jawab.
nak bagi tahu, Saya dengar tu. nak bagi tahu, masya-Allah, ada sesuatu yang Nabi rasakan daripada pergolakan rumah tangga itu. Sebab benda rumah tangga ni sahabat-sahabat, benda makan dalam. Kenapa makan dalam? Nak tanya, kenapa makan dalam? Kenapa dia sentak bila? Kenapa sentak? Sentak lebih bila keluarga. Sebab dia melibatkan cinta. Kalau kita tak cinta, apa kita nak kisah orang marah kita kat luar sana? Lantak dia lah marah. Bukan kita cinta kat dia pun tak cinta kat kita. Betul. Tapi bila keluarga, kita telah memberikan cinta. Kita telah memberikan sesuatu juga. Jadi bila benda tu menyakitkan, dia makan dalam. Ya, betul. Jadi bila Nabi SAW, sebagai contoh kita bawa cerita tu kan. So Nabi SAW diam. Bahkan nak ditemui pun Nabi masih memilih diam. Sehinggalah itulah cara dia macam ni. Kalau kita rasa betul. contohlah kita terasa dengan pasangan kita, so respon kita tu lah yang akan ada dua lah, sama ada baik ataupun tak baik. Betul. Sama ada jadi lagi parah konflik tu, betul, damage lagi banyak ataupun dapat dipulihkan. Tapi kita tengok macam Nabi SAW lakukan ya Afif. Jadi bila akhirnya Sayyidina Umar dapat jumpa dengan Rasulullah SAW, Sayyidina Umar nak kepastian, apakah telah kau ceraikan? Nabi kata tidak. Itu sudah cukup melegakan hati Sayyidina Umar. Jadi pendek ceritanya, sehinggalah akhirnya turun ayat Quran dalam surah Al-Ahzab. Sebab nak bagi tahu, inilah dia seorang ketua keluarga yang memohon petunjuk Allah dalam setiap keputusan yang dilakukan. So itu pun salah satu tip ini sangat-sangat, I feel sangat-sangat tip penting ke tak tu? Ya, kalau tak kadang-kadang kita ni ikut fikiran sendiri, ikut nafsu sendiri, ikut kehendak sendiri, ikut cakap orang. Ya, diamnya Nabi tu diam yang menunggu. Ya, diam yang berharap ada petunjuk Allah dalam urusan ini. Dan Allah turunkan ayat, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina, wahai Nabi, kata pada isteri-isteri kamu, sekiranya yang kamu nak adalah dunia dan segala perhiasannya, fata'alaina wa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kamu nak adalah dunia dan segala perhiasannya, maka mari sini, aku bagi mut'ah kepada kamu. Mut'ah ni pemberian merujuk cerai kan? Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan bebaskan kamu dengan pembebasan yang baik. Aku akan lepaskan kamu dengan lepas yang baik. Ini siapa yang ajar cakap macam ni? Firman Allah. Sekarang konflik isteri-isteri, jumpa balik isteri-isteri, bagi tahu apa yang Allah turunkan ni. In kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau yang kamu pilih adalah keredaan Allah, keredaan Rasul, yang kamu pilih kehidupan akhirat, maka Allah menyediakan untuk kalian pahala yang berlipat-lipat kali ganda. So Nabi keluar jumpa Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, seorang-seorang isteri itu, menjelaskan apa yang kamu pilih. Bahkan Nabi tanya, kalau perlu kamu tanya mak bapak kamu pun pilihan apa nak buat ni, gilah tanya Sayyidina Aisyah. Sebab apa Sayyidina Aisyah? Kan Sayyidina Abu Bakar kan? Maknanya kalau katalah Aisyah, kamu nak pergi tanya lu kat mak kamu, kat ayah kamu, nak pilih macam mana ni? Allah bagi pilihan ni, nak pilih mana? Sayyidina Aisyah jawab, aku tak tanya pun mak aku untuk aku pilih, aku memilih Allah, Rasul dan hari akhirat. Subhanallah. Jadi kat situ selesai. Dia kadang kerenah-kerenah dalam rumah tangga tu sebab perhatian kita kepada dunia. Ujian dunia tu. Itu yang menjadi pergolakan. Dan Ustaz perasan benda tu Hafiz, kadang yelah rumah tangga kita manusia biasa kan, ada pergolakan. Kadang Ustaz perasan juga kalau kita lalai, kalau kita ikutkan sangat nafsu, kalau kita macam rumah tangga kita tu dah jadi macam urusan keduniaan sangat, macam ada sesuatu pula akan jadi pada rumah tangga kita tu. Allah akan uji. Tapi bila, pendek cerita macam ni je, kita lewat semayang je, kita lewat solat je, rasa macam adalah nanti jadi kat rumah tangga, adalah perbalahan lah, benda-benda kecil pun jadi berbalah. Kadang ustazah ingat benda tu je, ni aku ni adalah ni lewat-lewat solat ni. Jadi takut pula nanti kalau rumah tangga tu jadi macam
jadi macam apa kita kata, bukan perjudian tapi jadi macam sesuatu cagaran. Jadi macam cagaran. So siapa ingatkan diri juga, jangan kamu lewat solat ni kan, cagaran ni rumah tangga, takut pula Ustazah. Sebab Ustaz nampak benda tu macam itulah yang dilalui juga dalam 28 tahun lah lebih kurang. Faham? Okey, maksudnya sekarang saya faham yang pada situ yang maksud dia adalah. Ini air apa, Afif? Air apa tu? Air apa? Milo? Kopi? Kopi. Minum boleh Boleh minum kopi? Boleh? Boleh je Ustaz, minum. Tak ada masalah. Okey, cuma saya nak tanya je lah macam, okay, kita dah cerita pasal maksud dia proses tu. Okey. Proses rumah tangga tu, okay, kita kena semai dengan iman, dengan amal, okay, jangan sibuk hal duniawi. Tapi rumah tangga tu sendiri dia tak terpisah daripada duniawi. Betul. Contoh dia macam kerja rumah. Yeah. Kerja belakang takbir. Siapa yang nak masak, siapa yang nak sedia baju, siapa yang nak pergi kerja. So dalam kalau kita intai dalam rumah Rasulullah kan, boleh tak saya ceritakan tugasan rumah ni. Sekarang ni kan kalau viral yang lelaki kena buat ni, basuh pinggan, buat ni. Perempuan kena ni je, beranak je. Contohlah. Maksudnya itu pun yang orang kata yang dipolemikkan dalam social media. So sekarang ni boleh tak saya ceritakan mengikut sirah, mengikut kita dah intai rumah Rasulullah ni, apa tugasan sebenarnya? Bahagian tugasan. Yang kita sangat jelas tu adalah nafkah tu daripada suami kan. Jadi suami ni memang bekerja untuk mencari nafkah. Bahkan suami-suami yang mencari nafkah ni mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hadis yang menyebut inna minadz-dzunubi la yukaffiruha as-salah walal hajj walakin yukaffiruha al-hammu fi talabil ma'isha atau kama qala. Di sana ada dosa-dosa yang tak dapat diangkat semata-mata kamu solat, semata-mata kamu pergi haji ke apa, tapi terangkat dosa tu dengan kesusahan kamu dalam mencari rezeki. Itu maknanya nafkah lah tu. Nafkah ni semayang banyak mana pun nafkah tak bagi, tak terangkat tahu. Maksudnya nafkah tu sendiri ada satu fadilat yang itu ibadah tu, ibadah besar. Sebab tu Nabi pernah tegur orang duduk masjid je kan. Kan ada kisah tu Afif kan. Sahabat ke tegur, Sayyidina Umar ke siapa yang tegur kan. Maknanya jadi keheran pula orang. Dia ni tak ada anak bini ke? Lepas tu sahabat lain jawab, ada anak bini dia. Maka ditanya, siapa yang mencukupkan makanan, menyara anak bini? Dia orang cakap apa? Oh, jiran-jiran tetangga. Maka disebut, kalau macam tu jirannya lebih utama pahalanya daripada dia yang asyik i'tikaf kat masjid ni. So itu kita kena faham lah pembahagiannya tu. Dari sudut nafkah tu, itu satu benda yang besar, amanah Allah kepada seorang suami. Jadi andai kata suami dah cari nafkah kan, apakah memang ada ayat ke hadis ke yang mengkhususkan yang isteri ni kena basuh pinggan, kena masak, kena ni? Maka dia tak cakap ayat tu secara khusus ataupun hadis tu secara khusus, tapi pelayanan rumah tangga tu adalah tanggungjawab isteri. Jadi apa isteri tu nak buat kat rumah tangga agak-agak? Kalau suami pergi kerja, takkan asyik kilatkan kuku je kan. Kuku dah berkilat dah ni. Suami dah pergi kerja kan ya. Kalau kita tengok asalnya lah macam tu lah. So pelayanan isteri itu adalah menguruskan rumah tangga. Ya, sebab tu dalam Islam rumah tu disediakan oleh suami. Tak kisahlah rumah sewa ke, rumah beli ke, tapi tempat tumbuhnya rumah tangga, keluarga tu, itu suami yang provide. Faham. Sebab apa? Lalu menjadi amanah kepada isteri menjaga rumah tangga tu, menjaga keluarga tu, kebersihannya, kenyamanannya, keperluannya, setelah disiapkan nafkah utamanya oleh seorang suami. Itu kalau kita tengok maknanya orang kata apa, back to basic dia, macam tu. Ya, so maknanya ialah seorang wanita tu mendapat pahala yang besar ketika mana dia menyiapkan makanan. Sebab itu kan nama pelayanan. Kan nak makan. Kena masak kan? Kena masak. Tetapi bukanlah bermakna kita dah ini tugas kamu. Tak juga, sebab bila kita melihat dalam rumah tangga Nabi SAW, ya, ketika mana Nabi ada kesempatan, ada ruang waktu, Nabi menguruskan rumah tangga juga. Nabi membersihkan, Nabi mengemas, Nabi menjahit pakaian Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi banyak hal-hal urusan rumah tangga, urusan pengelolaan diri itu Nabi tunjukkan contoh bahawa
Kalau kita boleh buat, kita buat. Sebab apa? Sebab bila kita buat, itu adalah satu tarbiyah yang sangat besar untuk rumah tangga tu. Betul. Sebab tu Nabi SAW dilihat sebagai seorang insan yang tawaduk. Ya, yang memahami sangat. Faham? Sebab apa? Sebab tak tahulah, betul saya kata tu bila sebut pasal rumah tangga Nabi memang rasa sedih sangat. Sebab apa? Sebab kita bercakap tentang realiti hidup, Afif, ya. Realiti hidup ni ada jatuh bangun dia. Lebih-lebih lagi zaman sekarang lagi lah. Isteri pun keluar kerja juga. Itu yang menjadi konflik juga tu sebenarnya. Jadi keluar kerja sesama, tiba-tiba balik rumah seorang pula kena masak kan. Ya, betul. Jadi kenalah macam mana ayat Quran yang suruh adil tu, buat aksitu kan, berlaku adil lah ya. Sebab tak adil juga. Bukan Ustazah nak cakap ini bukan woman hak-hak wanita ni, tak. Ini kita cakap pasal keadilan, ya. Jadi kalau dah sama-sama penat juga, ya, sama-sama tolong bantu urusan ekonomi rumah tangga. So ketika itu soal urusan rumah tangga ni, pelayanan rumah tangga ni, itu patut jadi lebih tolerate juga. Lebih tolak ansur. Jangan rigid kat situ. Jangan pula, ni kerja awak. Maksudnya macam pengkhususan kerja tu. Biasanya sebab orang sekarang ni dia nak cuba khususkan kerja. Kalau lelaki, kalau dah dua-dua kerja, isteri kerja, suami pun kerja. So, saya balik, awak kena basuh baju, saya masak. So, pengkhususan tu sebenarnya bincang elok-elok je. Tu je cara dia. Bincang elok lah. Bincang elok. Kan siapa ada dulu kartun masa anak masa kecil-kecil tu. Apa yang penting? Kerja sama. Itu je sebenarnya. Wonder Pet. Wonder Pet. Kerja sama lah dalam rumah tangga. Yang penting kerja sama. Cuma bila isu tu, tanggungjawab tu tidak diambil secara toleransi, tidak bekerjasama, itulah yang menjadi punca tak puas hati tadi tawar tadi masing-masing. Sebenarnya Afif kan, rumah tangga ni bukan mahkamah. Rumah tangga ni bukan dakwa-dakwi. Rumah tangga ni bukan siapa menang siapa kalah. Rumah tangga bukan perlawanan, rumah tangga bukan persaingan, rumah tangga kasih sayang. Kalau kasih sayang tu yang terbina dalam rumah tangga, kita tak tolak tu kat orang, tolak tak. Kita akan sendiri. Kalau dah namanya cinta, insya-Allah sendiri kita akan faham, memahami. Kita akan tolong-menolong. Maknanya, tapi yang penting juga dalam rumah tangga yang diasaskan cinta adalah adab, akhlak. Adab. Itu sangat penting. Sebab apa? Kat situ ada adab. Bang, minta maaf bang, saya rasa saya tak sempat masak hari ni. Kita beli boleh tak bang? Itu adab. Ataupun suami, masya-Allah tingginya kefahaman dia. Tengok keadaan, tengok situasi hari ni macam lain sikit ni. 2 orang anak tak sihat, sakit. Itu suami dah membaca tu hari tu punya keadaan tu. 2 anak sakit yang ni. Isteri pula malam tadi tak tidur. Sebab apa? Ngurus anak sakit. So pagi-pagi suami dia kata, macam ni lah ayang, abang rasa hari ni ayang tak payah masak. Nanti abang beli. Dia cinta je yang penting. Nanti cinta tu akan bawa. Akan mengemudi juga. Ya, dan kita rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Maknanya jangan kamu zalimi isteri, jangan kamu melawan suami. Sebab apa? Takwa. Ada cinta, ada takwa, Allah akan bantu rumah tangga tu, insya-Allah. So maksud dia, tips yang pertama adalah apa benda kita buat mesti kerana Allah dulu. Ya, betul. So kalau lepas tu kalau ada gaduh ke apa ke, kenapa kita gaduh? Awak suka ke macam ni kan? Maksud dia, kita gaduh tu ada juga objektif. Tapi betul juga, tak boleh nafikan juga. Sebab saya rasa kadang-kadang dalam rumah tangga tu, sebab saya pernah dengar macam ni juga, orang cakap, Masya Allah lain-lain rumah tangga ni kan. Ya, betul. Sebab saya pernah dengar orang cakap macam ni, dan yang cakap tu umur dia dekat dah 60 dah, macam tu lah. Dia kata apa, dia duduk dengan suami, dia naik kereta dengan suami, dia kata sampai kita orang kadang-kadang Ustazah bercakap sama sendiri, bila kita nak bergaduh bang Ya Allah, saya dengar tu macam tu. Dia kata kadang-kadang tu sampai, macam mana kita nak bergaduh ni? Bila kita nak bergaduh, maknanya tak bergaduh-gaduh. Betul. Ada rumah tangga macam tu, Afif. Ya, betul. Tapi ada rumah tangga pula, bila kita nak berdamai ni, bergaduh je. Ya, betul juga kan. Terbalik pula ya. Pergaduhan lain-lain, ujian tu lain-lain ya. Tapi Ustazah melihat kena positif juga melihat perselisihan faham.
Berlaku perselisihan faham tu, yang paling penting adalah cara kita kontrol konflik tu. Jangan damage-nya lebih banyak. Sebab bila perselisihan faham tu pada kadar yang sederhana, sebenarnya kat situ ada satu bentuk postmortem kepada rumah tangga. Boleh jadi terlepas pandang, boleh jadi kasar sangat, boleh jadi tak buat tanggungjawab dengan baik. So kat situ tu dia macam menjadi satu perkara yang menyentak kita balik. Baru tersentak, barulah, oh ya Allah, rupanya betul lah aku dah cakap ni, lepas sangat cakap ni. Barulah. Jadi perselisihan faham tu ada positifnya, tapi dia positif selama mana kita boleh kontrol. Kalau dah buka aib, itu sebab tu kadang-kadang Hafiz, kalau saya tengok orang cepat sangat cakap dalam media sosial masalah rumah tangga dan keluarga. Kadang-kadang saya pun rasa macam kita sebagai orang tua lah rasa macam ni, jangan cagarkan rumah tangga untuk kesenangan yang sedikit. Minta maaf saya cakap kadang-kadang kita rasa tak apa, kita nak viral. Tak apa, kita nak kadang-kadang kita jadikan hal rumah tangga kita ni macam batu loncatan untuk bisnes kita maju. Sebab dalam dunia hari ni, dia kena popular. Popular cara macam mana pun tak kisahlah. Popular adalah satu promotion yang baik. Betul, Nafi kan? Tapi Ustazah cakap dengan rasa sebagai seorang mak lah sebagai seorang ibu dan orang yang dah duduk dalam keluarga, janganlah jadikan keluarga kita cagaran. Sebab apa? Sebab duit itu hanyalah sesuatu yang sementara sangat. At the end, kita nakkan satu bentuk kebahagiaan dan keberkahan yang betul-betul untuk dinikmati, untuk dikenang, untuk dihargai oleh anak cucu kita. Jangan jual rumah tangga kita ni dan keluarga kita tu untuk kesenangan yang sedikit. Sungguh. Sebab tu kadang-kadang cerita rumah tangga ni cepat popular apa. Padahal orang lain pun hadap benda tu. Mak ayah dengan anak mahu tak bergaduh, ada je. Betul. Tapi proses ada, tapi taklah kita pergi berbung-berbang dekat media sosial tu. Betul, maksudnya proses bergaduh ni adalah bergaduh tu memang akan ada dalam setiap rumah tangga dalam hubungan. Ada beradik gaduh, mak ayah dengan anak. Cuma yang membezakan adalah after gaduh tu. Macam mana cara kita selesaikan dia. Sebab saya rasa keluarga kita ni mahal sangat. Keluarga kita ni benda asli yang kita nak jaga. Asli sangat. Sungguh saya kata. Tak nak jual dia, tak nak menjadi bahan marketing pun. Ya, betul. Sebab saya rasa terlalu mulia keluarga dan rumah tangga. Sungguh saya cakap. Sebab benda yang kita nak cari itu adalah redha Allah, kasih sayang Allah. Bukan sedikit-sedikit daripada keuntungan dunia. Boleh je orang kaya tanpa menjadikan isu rumah tangga kita sebagai umpan. Minta maaf saya cakap terang-terang. Sebab kalau tak, benda ni akan jadi budaya. Orang bercerai dalam media sosial. Benda itulah akan dapat. Itu yang dapat view banyak. Saya pernah dengar satu profesor cakap, dia kata saya tegur Ustazah. Saya kata, ya Allah, ada seorang mufti live yang tengok 14 orang, 15 orang. Sekali yang live menceraikan bini apa semua dalam ni, 40,000 orang tengok. Sampai saya kata, ya Allah, kesiannya masyarakat hari ni. Mufti berbicara yang tengok 14 orang. Contohlah Betul. Mungkin dia sebut 17 ke apa, tapi belah-belah lah macam tu. Tiba isu-isu rumah tangga orang, cerita dalam kelambu bawa keluar, 40,000 orang. Maknanya orang suka. Kenapa benda tu jadi? Tak tahulah saya orang suka. Tapi kita janganlah jadi orang yang bagi yang bagi umpan tu. Jangan bagi umpan tu. Jadi tak teramak kita nak bagi umpan tu. Walaupun setiap orang pun ada cerita-cerita rumah tangga. Kalau disensasikan jadi je sensasi. Tapi Allahu Akbar, keaslian rumah tangga dan keluarga kita tu. Kata apa, privacy keluarga. Sangat. Privacy itu adalah harga untuk keluarga kita. Sungguh saya cakap. Dan satu juga, keluarga ni akan berterusan sampai kita hujung usia. Sampai akhir. Sampai akhir hayat kan. Masya Allah. Dan akan diteruskan lagi keturunan anak, cucu, cicit. Betul. So, fikir panjang hal-hal macam ni. Faham. Okay, so sekarang ni kita dah hampir ke sesi soalan. So kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, nanti
saya nak minta kalau ada yang ada soalan, boleh tuliskan soalan anda. Dan kalau ada yang nak bercakap dengan Ustazah, saya akan pilih satu orang sahaja. Okay, nanti tim saya akan pilihkan satu orang. Okay, saya nak minta kalau nak bercakap, buka mikrofon dan tunjuk muka. Buka mic dan juga buka kamera. Nanti tim saya boleh uruskan lah. Okay, so silakan dulu. Okay, so ada satu lagi soalan untuk Ustazah sebelum kita ke soalan audiens. Okay, kita tahu yang Ustazah, kita tahu yang isu keluarga Nabi, kita ada pergolakan, ada dengan isteri. Tapi sebagai seorang manusia, kita tahu, kita pun dah dengar macam mana Nabi ceritakan. So saya nak tanya macam Ustazah, boleh ke kita tiru cara Nabi tu? Macam alasannya macam tadi tu. Itu kan Nabi ni sabarnya tinggi, saya ni sabarnya nipis. Macam itulah macam tu. Tapi kita tetap cuba nak bersabar kan? Sabar tu tetap jadi sesuatu yang kita cuba nak buat. Walaupun pastilah sabarnya Nabi SAW tidak akan pernah sama dengan sabarnya kita. Tapi sabar tu menjadi satu akhlak yang kita nak usahakan. Macam itulah dalam rumah tangga. Ya? Okay. Baik, okay. So, lagi satu kan Afif, satu hal juga yang Ustazah, ini sebenarnya masa Ustazah cakap ni, Ustazah bukan cakap ke orang lain juga. Sebenarnya Ustazah pun sangat banyak benda yang Ustazah nak baiki dalam hidup Ustazah juga. Ya, Ustazah nak baiki diri sebagai seorang isteri, nak baiki diri sebagai seorang ibu, sangat-sangat. Dan benda tu Alhamdulillah lah masih semangat. Semangat. Ya, orang kata apa, insya-Allah sampai nyawa lah, sampai berakhir dah nyawa. Memang tak pernah kita rasa puas. Kita tak kata kita dah cukup baik ke tak. Terlalu banyak sangat nak dibaiki. So antaranya yang Nabi tunjukkan contoh adalah kesederhanaan dalam rumah tangga Nabi SAW. Sederhana dalam kesederhanaan keluarga. Ni Masya Allah. Inilah yang susah nak tiru ni. Ya, sebenarnya kalau kesederhanaan, so kita boleh tiru. Tapi kita susah nak tiru. Tapi susah nak tiru. Tapi nak kena tiru lah. Cuma dapat banyak mana tiru tu, terpulang lah. Tapi usaha meniru tu ada. Ya, jadi kesederhanaan rumah tangga Nabi SAW tu, Masya Allah, luar biasa lah. Ya? Pada tahap sebagai seorang Nabi lah kan. So kita pun kenalah ada pada tahap kita yang orang awam ni, iman orang awam ni. Kenalah juga lebih sederhana. Sebab macam ni, Nabi tu diberi pilihan untuk dapat, kalau Nabi nak 3 lembah emas pun Allah boleh bagi. Lebih banyak dari itu pun Allah boleh bagi. Ya, Nabi pernah tengok Bukit Uhud. Nabi tengok dan Nabi kata kalau Bukit Uhud tu nak tukar jadi emas pun Allah boleh buat. Tapi Nabi pilih dalam doa Nabi apa dia? Wahai Allah, jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad ini adalah cukup-cukup je. Jadi kalau kita dengar suami kita doa macam tu pun kita macam frust juga. Ya, kita nak aminkan ni, tiba-tiba suami doa, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga kami ni setakat cukup-cukup je. Kita macam tengok komplain kat belakang. Betul juga, bang ni taklah kaya raya bang. Ya, betul juga. Jadi bayangkan, sebab bila Ustazah menjiwai benda tu kan, kata subhanallah baiknya isteri-isteri Nabi juga. Sebab apa? Menerima tu. Sebab tu Nabi SAW, keluarga Nabi SAW tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Bayangkanlah yang kita ni penyakit sebab terlampau kenyang. Puan pula mencari bila pula aku lapar. Tak pernah lapar sebenarnya. Lepas makan fikir nak makan. Jadi bayangkan redanya isteri-isteri Nabi dengan pilihan yang Nabi buat. Nabi SAW buat. Dan Nabi mendidik. Dan mereka nampak kesan kesederhanaan tu kepada jiwa mereka, membangunkan hati, menjernihkan jiwa, menyebabkan hubungan dengan Allah makin kuat. Nabi tanam dengan rasa cinta kepada kehidupan akhirat. Kita tu terbalik hidup kita ni. Kita ni suruh isteri tu apa? Cukup dah ni. Tapi kita bukan bawa daripada kehidupan akhirat. Kita kata cukup sebab kita malas nak usaha. Tak bersyukur. Cukup lah tu dia kata. Betul juga ya. Tapi sebab apa? Malas nak cari kerja. Contoh lain dia punya pembawaan tu. Nabi SAW menggantikan rasa kecukupan kepada dunia tu dengan apa? Rasa ghairah kepada akhirat. Berharap sangat Allah dengan apa yang Allah sediakan ke hari akhirat. Jadi itu yang maknanya memenuhi jiwa para isteri tu. Sebab Nabi mentarbiah.
mendidik. Jadi sebab tu balik pada ayat pertama Ustazah, kalau Ustaz Afif ingat. Nadi rumah tangga adalah suami. Punca everything adalah suami. Ya, bukanlah nak menyalahkan suami, tak. Tapi jangan salah faham. Ya, suami-suami jangan marah Ustazah. Ini bukan menyalahkan, ini penghormatan kepada para suami. Ayat Ustazah tu ayat memberikan kemuliaan pada kedudukan seorang suami. Bukan Ustazah yang memuliakan seorang suami, Allah. Sebab tu sampai Nabi pun kata, andai katalah manusia ni dibenarkan untuk sujud sesama manusia, maka isterilah yang disuruh untuk sujud kepada suami. Sementara tak boleh lah, ya. Tapi nak beritahu dahsyatnya perumpamaan tu. Betul. Siapa yang memuliakan kedudukan seorang suami? Allah. Tapi apa suami nak buat dengan, tapi suami bagaimana yang mulia tu? Yang itu pun takwa kepada Allah. Yang tahu bahawa dia ada amanah. Amanah untuk bawa qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anak bini kamu, jangan sampai masuk neraka. Macam itulah. Maksudnya suami adalah tunggak dalam rumah tangga. Betul. Tapi kalau saja je lah saya nak reverse balik. Sebelum kita ke soalan, saya nak reverse balik. Ayat yang macam tadi tu, kita tahu suami adalah ketua, suami adalah punca, suami adalah pembawa dalam rumah tangga. Tapi kalau di reversekan zaman sekarang ni pula, orang tak puas hati kenapa suami. Saya cuba nak ni je lah, nak bagi boleh, siapa cuba nak memahami juga ni. Saya takut sebenarnya. Tak apa. Saya cuba nak memahami ni. Cakap terus terang je. Isu dia adalah orang tak puas hati bila suami jadi ketua sebab suami ni tak boleh harap. Jadi isteri akan pilih jalan sendiri. Saya cuba bawa masalah tu. So orang akan counter dengan tadi tu, suami adalah ni, suami pun tak boleh pakai. Macam mana Ustazah? Yelah, macam saya kata tadi, kemuliaan yang Allah bagi tu bersebab. Kan? Sebab apa? Sebab dia memegang tanggungjawab bagi nafkah, bawa yang halal, rezeki yang halal, tanggungjawab mendidik, tanggungjawab memastikan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan percayalah, kemuliaan tu tak payah minta-minta pun kat isteri. Hormat kat saya, muliakan saya, tak payah pun. Buat apa yang Allah suruh tu, insya-Allah Allah bagi. Allah bagilah rasa penghormatan. Ambil contoh macam ni je Afif, ya. Hikmah suami bagi nafkah tu. Orang boleh kata macam ni, isteri saya ni kaya. Apa dia heran nafkah tu? Betul. Harta mak bapak dia tak habis. Contoh, kahwin dengan orang kaya. Ya, ada holding ni, contoh kan. Betul. Duit dalam bank dia pun banyak. Pada masa tu, suami pun meremehkan tanggungjawab bagi nafkah. Awak kan ada duit. Tak nak bagi, padahal ini Islam caturkan ni. Islam tentukan dan tidak menjadi syarat. Isteri kamu tak mampu, kamu bagi tak? Memang kena bagi. Apa hikmah dia? Dia macam ni Afif. Ini psikologi juga dan Ustaz bercakap bagi pihak seorang wanita. Nanti Afif bela lah pula bagi seorang lelaki. Apa? Dia bukan soal saya ada duit lebih banyak daripada suami, contoh. Dia bukan soal tu. Dia soal dia bila seorang suami melakukan amanah dan tanggungjawab itu kerana ini perintah Allah, maka ini satu bentuk ketaatan kepada Allah. Dia ada barakah dia. Barakah ni lah yang saya nampak dia sampai kepada jiwa seorang isteri. Apa dia? Kita jadi lembut hati. Padahal kadang-kadang mungkin nafkah yang suami bagi tidak lebih banyak daripada duit gaji kita juga. Duit simpanan kita juga. Contoh seorang suami cakap, maaf ayang, abang ni kalau dah dihitung-hitung segala gini-gini sekarang ni, dapatlah abang bagi RM300 sebulan. Sebab kena faham ya, nafkah ni untuk diri itulah, untuk diri isteri. Tapi rumah dah bagi dah bayar. Makan minum, ya. Makan minum itu nafkah kena faham ya. Makan minum, tempat tinggal, kan. So pakaian pula bukan tiap-tiap hari. Tiap hari lain. Tiap hari shopping ni lain lah. Ya. Jadi kalau suami tu dah bagi nafkah mengikut kemampuan. Katalah lepas tu suami cuba pula nak bagi
duit harian, duit bulanan pula. Jadi katalah, okey abang dah settlekan ni, abang dah ayat beli beras tu. Beras abang beli, kan ya. Abang dah settle ni, abang boleh bagi 300 je lah pada ayang. Subhanallah ya tuan-puan sekalian, mungkin 300 tu tak ada apa sangat pun untuk isteri yang berkejaya, gaji besar ya. Tapi sebagai seorang isteri ya, katalah ustazah duduk kat dalam posisi tu, maknanya suami bagi 300 tu terlalu mahal untuk kami. 300 tu terlalu bermakna. Bahkan kadang-kadang kami melihat 300 tu sebagai tanda kasih sayang sangat, tanda perhatian, tanda amanah kepada Allah. Yang lebih bersedih lagi kalau kita tengok pers dia, dah tak ada duit, dah tinggal RM10 je. Lagilah syahdu. Lagilah sial pula kan ya. Jadi subhanallah, benda tu menyebabkan kadang-kadang kita jadi macam, ingat, jangan lawan suami kamu. Merendah diri, tawaduk, kesian suami kamu. Ya, kaya-kaya kamu pun tengok susah payah dia cari duit. Dia cari rezeki, dia tetap bayar kat kamu RM300. Itu sahabat-sahabat tak tahu nak cakap macam mana untuk kami isteri ni. Dan itulah yang menjadi macam apa? Macam satu talian hayat untuk kami juga, supaya ketika mana kami rasa macam payahnya nak taat dengan dia ni kan, sakitnya lah hati contohnya kan. Itulah talian hayat yang kami pakai apa dia. Ingat, dia bagi nafkah, dia pergi kerja, bukan besar nak gaji dia pun contohnya, tapi dia belikan ni makan minum rumah ni. Itulah jadi sandaran kami. Supaya apa? Supaya tenanglah gelora jiwa kami ni juga, nafsu kami ni juga. Supaya apa? Respeklah kat suami tu, hormat kat suami, muliakan suami. Tapi bayangkan kalau yang ini pun tak dibuat, apa nak kata? Tak ada talian hayat apa adalah. Jadi sebab tu besar hikmah dia, Hafiz. Lagi membenci kan dia. Lagilah ya. Sebab tu jangan remehkan. Suami-suami buat. Sebab tu dalam Islam pun pada kadar kemampuan suami, bukan kadar keinginan isteri. Sebab apa? Sebab bila nampak kadar kemampuan tu, kita nampak habis cara dah suami ni berusaha semampunya. Macam tu lah. So bila kita ada akhlak yang baik, suami bagi tahu dengan cara yang baik, so isteri akan faham. So tak adalah isu macam tadi tu, apa aku nak sayang dia, dia pun lelaki yang tak guna. Tak adalah. Jadi dia kan sebab dia nampak yang tak guna. Dia tak nampak yang apa yang berguna tu. Betul. Faham. Macam tu lah. Jadi kita bagi Ustazah minum dulu ke? Bagi Ustazah minum air dulu. So sekarang ni kita akan terus ke sesi soalan. Sesi soalan. So saya akan bacakan dekat sini. So cuba slidekan ke atas. Tengok soalan yang pertama. Bawah sikit. Baik. Saya nampak ada satu soalan di sini. Bawah lagi. Saya tengok kat sini ada kata tak pernah suami bagi nafkah. Sebab itulah isteri tak taat suami. Tak pernah suami bagi nafkah. Sebab itulah isteri. Maksud dia kat sini nak kata suami pun tak pernah bagi nafkah. Sebab itulah isteri tak taat kepada suami. Sebenarnya macam ni, dalam rumah tangga Islam ya, dalam hukum munakahat kan, Hafiz pun belajar kan yang ini kan. Batas kesabaran seorang isteri, kita ada cakap kat isteri-isteri ni, kita kata sabarlah sampai mati kan, sabarlah macam mana keadaan macam ni. Tak, syarak membincangkan benda tu. Betul. Sekiranya tidak diberi nafkah zahir atau batin, atau zahir dan batin pada tempoh yang memberi mudarat dah. Maknanya ni bukan lagi masalah sebulan dua ni. Ini dah jadi perangai dah ni. Dah jadi pemalas nak cari kerja ke apa benda. Mana ataupun dah culas ya nak bagi nafkah. Maka pada masa tu menjadi satu hak kepada isteri untuk maknanya merujuk kepada yang arif ya, kepada jabatan agama kalau macam tempat kita, untuk dia melihat macam mana ni nak buat dengan rumah tangga ni. Sebab rumah tangga ni tidak berjalan atas track yang sepatutnya. Faham. Soal kalau siapa-siapa nak pilih, tak apalah Ustazah, saya sabarlah. Itu pilihan masing-masing.
Tapi Ustaz tak boleh cakap suruh pilih sabar kat situ. Okay. Dan kita jangan cakap orang yang pergi mahkamah tu tak sabar. Pergi mahkamah lagi nak kena sabar. Ya, betul juga kan. Prosesnya bapak lah ada banyak. Orang kata sekarang ni memang kalau perempuan tu dianiaya. Bila dia bawa kes ke mahkamah, keluarga akan pandang wanita tu yang jahat. Ya, kita jangan nampak bila orang tu bercerai makna dia tak sabar. Orang bercerai tu kesabaran special diperlukan untuk menguruskan perceraian. Baik pasca cerai, baik pra cerai. Maknanya sabar tu sangat luas. Jangan kita sempitkan sabar tu hanya dengan bertahan dalam rumah tangga saja. Sebab ada kondisi kalau rumah tangga tu dah memang tak ditunaikan tanggungjawab. Ya, dah bergaduh dah. Bahkan cara kaedahnya adalah ketika mana mudarat lebih besar daripada manfaat. Mudarat tu lebih besar, maknanya mafsadah dia kan ya. Lebih besar, maknanya mental health kita pun dah terjejas. Entah ada penderaan, isteri dah boleh lempang suami. Isteri pula ceraikan suami. Cakap sajalah. Ini dah tak ada akhlak lah rumah tangga tu. Jadi pada masa tu proses mereka mendapatkan keadilan dekat mahkamah tu, itu adalah proses kesabaran. Bukan proses tak sabar tak. Itu proses kesabaran juga. Faham. Sebab lain-lain. Itu atas kebijaksanaan kita menguruskan rumah tangga tu. Sebab itulah dia adanya perkataan cerai. Talak tu lah. Ada banyak cara. Talak ada, fasah ada, khuluk ada. Maknanya nak bagi jalan tu. Tak boleh cara ni. Tak boleh cara ni. Maksudnya bukanlah istilah cerai itu berdosa. Tak. Cuma kalau kita tak berjuang, tu nampak cerai, itu tak elok lah. Berjuang dulu. Tengok pada niat kenapa nak bercerai juga lah kan. Kadang-kadang kita tu macam dah membiasakan pula perceraian. Jangan sampai kita nampak, alah tak apa pun, biasa dah kahwin cerai ni. Tak bagus macam tu. Sebab itu pada juga. Sebab perkahwinan ni kena diperjuangkan. Kalau dah perjuangkan tak boleh jadi itulah jalan keluar dia. Apa dia? Perceraian. Tapi kalau nampak cerai terus, kita kalau ada apa-apa tu kita cerai je lah. Berjuang dulu. So macam kes tadi tu lah, kalau tanya tadi tu, suami tak bagi nafkah. Maksudnya tak bagi nafkah sebab itulah isteri tak taat. Itu boleh jadi sebab. Sebab apa? Sebab hikmah bagi nafkah tu besar. Sebab tu suami kena nampak. Kesan tak bagi nafkah ni, orang tak pandang tinggi kat kita. Sebab tu Allah nak jaga ni. Betul, ada tadi tu, ganjaran tadi tu. Betul, kamu mungkin kahwin anak orang kaya. Tapi macam mana nak bagi dia rasa hormat pada kamu? Bapak dia kaya pada kamu. Faham. Kamu bagi nafkah, makan minum dia. Dia hormat lah nanti. Macam itulah lebih kurang. Okay, baik, kita ada soalan yang kedua. Daripada Ustazah. Suami sediakan tempat tinggal, sediakan barang-barang keperluan, makan dan sediakan pakaian yang ada kepada isi rumah. Adakah masih perlu lagi suami sediakan duit belanja kepada isteri? Kalau perlu, apa kadar yang sesuai untuk disediakan? Okey, dalam bab nafkah ni ada nafkah asas utama, lepas tu ada yang anak-anak dia lah, tambahan-tambahan ya. Yang telah saudara sebutkan tadi tu yang utama. Kalau tengok anak-anak dia, tengok pada ruang keluasan kemampuan suami. Kalau suami masih mampu, pembantu rumah pun kena sediakan. Kalau suami masih mampu, gaji. Banyak lagi tu. Kalau itu atas keluasan kemampuan tadi. So kita, sebab tu seorang isteri yang solehah, dia kena tengok kemampuan tu. Sebab kita pun ada isteri solehah kan, kita tengok ruang kemampuan tu. Jadi kalau kita tengok, masih mampu ni. Ya, sebab apa? Sebab tukar rim kereta mampu. Apa semua mampu, banyak mampu. Betul juga ya. Jadi maknanya kat situ kena diutamakan pendidikan isteri, kesihatan, ya, ataupun yang nak membantu urusan-urusan rumah tangga. So kat situ ada terbukalah ruang tu lebih luas. Tetapi tetap dalam kadar kemampuan seorang suami. Cuma saya nak kata macam ni, sahabat-sahabat sekalian. Rumah tangga ni, setiap rumah tangga tu tidak sama. Ya. Jadi kita tak boleh terlalu membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Kita kata, saya nak macam orang tu, saya nak macam kawan saya. Tengoklah, orang tu kerja apa pula. Ya, orang tu siapa pula. Sebab kita tu kena melihat
garis takdir yang Allah beri kepada kita. Sebab Allah tu memberi yang terbaik. Jadi kita tu sangatlah perlu akhlak tu dalam hidup seorang isteri juga. Apa dia? Jangan dibebani suami dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya, belajar menerima ini dulu rezeki Allah kepada kita buat masa ni. Belajar menjadi penyokong dalam rumah tangga. Ya, itu kan yang kita belajar daripada Sayyidatuna Khadijah juga kan? Ya. Dalam rumah tangga beliau, ya, dengan Nabi SAW. Jadi kita tu sangat cuba memahami, oh macam ni fasa aku, fasa bertatih orang kata, ya, fasa tolong menolong macam tadi tu lah. So kita tahu janganlah dibebani suami dengan yang dia tak mampu, tapi kita memberi semangat supaya apa? Supaya ikhtiar kita lebih berlipat kali ganda. Ya, sebab rezeki ni pun nak kena ikhtiar juga kan. So kat situlah Ustazah percaya benda tu mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga. Sebab kita kadang-kadang terlalu cenderung menilai rumah tangga tu dengan benda material. Rumah besar mana, kereta banyak mana, ya, aksesori. Tapi betul sahabat-sahabat, ya, berkat ni bukan diukur dengan benda tu. Sungguh. Kadang-kadang dah ada semua dah. Asal jumpa kelahi, asal kelahi jumpa macam Tok and Jerry. Ya, sebab bukan kat situ, tapi nilai-nilai yang telah kita bincangkan tadi dalam Ustaz Afi, daripada panjang tadi tu. Itulah nilai yang kita nak tanam. So kita sabarlah dengan ujian rumah tangga kita, keluarga kita, yang kadang-kadang kita rasa macam banyak lagi orang lain rezeki daripada kita. Tapi kita selalu yakin barakahnya rezeki itu memberikan hasil pulangan yang luar biasa. Ada sahabat-sahabat Ustazah, ya, kehidupan mereka sederhana saja. Tapi Masya Allah kita lihat kesan keberkahan, ya. Anak-anak berjaya dengan akhlak yang solehah. Ya, rumah tangga pun tenang, ada sakinah dalam rumah tangga tu, ada mawaddah. Ya, maknanya selera suami pun taklah teruk sangat. Ya. Selera isteri pun, sebab kita ni kalau nafsu makin teruk makin susah ni. Ya, suami kalau tiba-tiba umur 40, 50 macam-macam yang dia nak. Ingat, pening nak mengurus. Isteri pun sama. Tapi kadang-kadang atas nama keberkahan tu, elok je mak ayah kita dulu kan. Tak adalah yang bukan-bukan ni minta kan. Ya, tak adalah mencabar-cabar iman kita ke, kesabaran kita ke. Ya, saya ingat mak ayah selalu, Hafiz, ya. Mak selalu cakap, ayah dah meninggal, mak selalu cakap, ya Allah, abah kau dulu, kak cik. Tak reti minta apa-apa kat mak. Apa yang mak masak tu lah dia makan. Tak pernah lah minta lauk. Dan kita orang Negeri Sembilan, masak lemak cili api je. Yang tukarnya haiwan dalam tu. Ayam ke ikan ke daging. Kuah lemak. Kuah lemak juga. Cara masak, tak pernah tahu masak asam pedas. Maksudnya, mak tak rajin buat masak asam pedas ke apa. Tapi mak kata tak pernah abah komplain. Sentiasa manis muka depan hidangan yang mak buat. Tak tahu. Makan je. Ya, Masya Allah. Tu saya kata, ya Allah berkatnya mak. Rumah tangga mak dengan abah. Berpuluh tahun, 50 tahun ke apa. Ya Allah berkat. Tak pernah kak cik. Tak pernah menyusahkan kepala mak nak itu, nak ini. Tak ada. Boleh buat. Tak boleh kita sabar. Masya Allah subhanallah. So the point ni adalah dia bergantung kepada peribadi seseorang tu. Ya, betul. Si suami berusaha untuk bagi nafkah pada isteri. Ya, betul. Si isteri memahami kemampuan suami dan terima each other. Dan akhlak dalam rumah tangga. Betul Ustaz. Okay, kita tengok ada lagi ke soalan? Kita banyak soalan ni sebenarnya ni. Tapi dia soalan yang sama lah. Maksudnya tapi saya nampak kat sini banyak salah suami je ni. Keramai orang perempuan yang dengar ni. Maksud dia kat sini contoh macam ni kata, maksud dia semua dah disediakan, semua isteri sediakan, suami berlepas tangan, suami tak mampu bagi nafkah setiap bulan. Cuma Ustaz Afif macam ni Ustaz nak perkemas sikit. Boleh. Tadi kita kata nadi rumah tangga tu adalah suami. Tapi tapi kita kena tengok juga bahawa pengaruh isteri kepada suami sangat besar. Betul. Ya, kita jangan pula balik ni sekarang isteri semua cakap. Itulah Ustazah dah cakap dah. Nadi dia abang, punca dia abang. Betul juga. Tak pening pula kepala Ustazah kan. Kita nak suruh harmoni tiba jadi balah pula.
Tak juga. Sebab apa? Betul, nadinya suami. Tapi kita jangan meremehkan peranan isteri. Impact isteri kepada suami. Jadi Masya Allah, isteri-isteri yang solehah ni, Zah boleh katakan, Zah percaya isteri solehah ni doanya mustajab. Isteri yang sabar, isteri yang tenang, isteri yang pemaaf, isteri yang bawa dirinya kepada Allah, pergantungannya kepada Allah. Zah percaya doanya mustajab. Maka berdoalah. Ya. Jadilah isteri juga isteri yang Masya Allah, kelembutannya tu membuat suami tu malu. Ya. Dia yang susahnya kalau melawan. Dia melawan ni memang ya, tapi melawan tu pun dia proses gaduh sikit-sikit. Tengoklah lawan banyak mana lah. Ya. Lawan banyak mana. Ustaz baca dalam kitab sahabat-sahabat bercakap sesama mereka, sahabat Nabi ni, mereka kata macam ni, kita dulu di Mekah suami yang menguasai isteri. Tapi bila kita datang ke Madinah, kita tengok isteri-isteri ni boleh menguasai juga suami-suami. Sekarang isteri-isteri kita dah terpengaruh dengan wanita-wanita Madinah. Masya Allah. Sebab mereka tu tengok macam tu. Tapi benda tu elok je. Bukan kata tak elok. Dia bukan soal menguasai. Sebab lepas tu Nabi senyum mendengar tu. Dia bukan soal menguasai. Tapi nak bagi tahu, di rumah tangga ni bukan soal siapa kuasai siapa juga. Tapi sebenarnya wanita-wanita Madinah ni bijak juga. Itulah maksud dia situ. Wanita Madinah ni dia bukan tak taat, tapi dia nak tahu. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Jadi dia ada perbincangan. Jadi perbincangan tu dilihat macam penguasaan, tak pun. Ya. Dia bukan macam tu. Tapi nak bagi tahu, itulah rumah tangga ni bukan paksaan. Kita jangan jadikan paksaan. Kamu kena taat saya. Tu yang wanita Madinah tak nak kot. Ya? Kamu kena taat. Bukan macam tu. Tapi dia menghormati, toleransi, saling tu. Jadi macam itulah. Jadi saling itulah yang bila kita faham tu, isteri juga memberi pengaruh kepada suami. Ya, isteri. Daripada kisah tadi tu, nampakkan yang bila sahabat kata kat Mekah, lelaki kuasai suami. Adalah sahabat yang cakap macam tu. Bila dekat Madinah, isteri pula ni, dan Nabi senyum. So maksudnya dekat situ dia menunjukkan satu sifat manusiawi yang sangat manusiawi. Betul. So dia tak perlulah satu yang terlalu rigid. Yang macam ni tugas kau, kau kena buat macam ni. Ya, betul. Macam Sayyidina Umar cakap tu kan. Apa ni, isteri aku pun melete kat rumah kan. Jadi satu sifat yang sangat manusiawi yang kita sebagai manusia biasa yang zaman sekarang ni kita boleh tiru lah. Itu bahagian masing-masing lah. Ustaz Hafiz ada yang dapat belete, ada yang dapat diam tak cakap pula. Bahagian masing-masing lah. Pandailah urus. Bukannya kita jangan nampak sesuatu tu cepat kata, ini kelemahan yang uruskan elok-elok. Kelemahan diurus pun jadi benda baik. Benda baik salah urus pun jadi benda tak baik. Betul. Macam itulah. Kalau ada satu rumah tangga tu asyik hitam dan putih je tak lawa juga kan. Payah. Mesti kena ada warna-warna. Ya, betul. Faham? Okay, so saya rasa itu je dulu untuk soalan. Sebab sekarang pun tak sedar sekarang dah pukul 10. Dah pukul 10 dah. So saya akan teruskan kepada sesi yang terakhir lah. Okay. Ini kita baru sembang pasal rumah tangga. Kalau kita nak cerita pasal rumah Rasulullah, ada lagi dalam rumah Rasulullah ada anak-anak. Betul. Ada cucu. Kita tak cerita lagi pasal anak macam mana Nabi berurusan dengan anak. Kan? So, tapi kuncinya kasih sayang, Ustaz. Memang kuncinya kasih sayang. Kasih sayang Nabi tu, Nabi SAW tu kasih sayangnya kita baca je. Bukan kita nampak tau. Kita baca. Kita dengar. Pun dah meruntun kalbu. Bayangkan kita duduk dalam situasi tu. Bayangkan seorang ayah yang bila anak dia balik, ayah tu gembira, ayah tu bangun, ayah tu pegang peluk anak ni, letakkan kat tempat duduk yang tadi ayah tu duduk, ayah tu mengalu-alukan. Yelah, tapi nanti orang jawab pula, tengoklah anak ni macam mana pula. Memang betul, memang dua-dua tu kena berjalan selari juga kan. Tapi kita percaya bila sesatu pihak tu memulakan kebaikan kerana Allah, Allah akan ganti, Allah akan bantu. Sebab kalau tak, nanti orang asyik bergaduh macam tu je. Inilah antara pergaduhan rumah tangga juga. Siapa nak mula dulu? Siapa nak minta maaf dulu? Siapa nak
Siapa nak message dulu? Betul. Siapa nak call dulu? Tu pun jadi isu. Siapa nak mula dulu, betul? Padahal siapa yang memulakan dulu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab atas nama usaha kita untuk sakinah mawaddah, Allah takkan sia-sia kan. Tapi kita tu ialah manusiawi kita macam tu kan. Ya. Asyik kita je, dia lah pula call dulu. Macam tu. Banyak yang terlibat, emosi, ego Banyak. lagi kan. Faham. Sebab tu rumah tangga ni madrasah, Ustaz. Maknanya tempat kita belajar. Ya. Tempat belajar mana jumpa yang perfect, masuk-masuk tak tahu. Betul. Cikgu ajar. Dah tahu exam. Itulah dia madrasah. Macam kita masuk-masuk rumah tangga, bukannya tahu rumah tangga macam mana, baru kahwin. Oh Allah, terkejut pun ada. Ya Allah, nak kena masak ke pagi ni? Baru tahu ya. Baru tahu. Jadi nama pun madrasah. Jadi kita baru belajar. Kita belajar. Ada jatuh bangun dia. Ada exam dia. Tapi jangan give up. Ya, itu key dia. Ya, jangan give up dan jadikan pengalaman tu pelajaran. Jangan ulang benda yang sama, kesilapan yang sama. Jangan. Sebab apa? Kalau kita exam, asyik ulang salah yang sama, bila nak naik darjah ni? Betul? Kita tak berubah pun. Tak berubah. Jadi, bila sampai satu tahap, kita exam dalam sekolah, contoh kan, ujian pun dah lain dah level. Sebab apa? Yang ni settle. Jadi macam tu lah. Ya? Saya sebenarnya ada satu lah. Maksudnya, kita tahu Nabi berurusan dengan isteri, kisah dengan isteri. Nabi berurusan dengan anak. Tadi macam kita ada anak, kalau nak sembang pasal anak pun, satu podcast lagi kena buat kan. Banyak detail dengan cucu. Ni umum lah hari ni Ustaz ya. Cuma saya cuma terfikir ada satu yang kita jarang dengar. Cara Nabi berurusan dengan mertua. Ya. Sebab kenapa saya kaitkan soalan ni? Sebab isu mertua ni dalam masyarakat kita berat juga sebenarnya. Betul Ustaz. Ada satu isu yang berat. Maksudnya kalau menantu gaduh dengan mertua, banyak isu sekarang, drama pun banyak tajuk tu. Ya. Tapi apa yang kisah kita boleh rujuk kepada sirah Nabi Muhammad? Kalau kita lihat Nabi SAW nampak ada satu sikap untuk tidak mahu melibatkan mertua dalam urusan rumah tangga. Ya, sebab itu Nabi tak cepat-cepat jumpa mak mertua, jumpa ayah mertua. Ya, kalau tak macam tu lah sifat yang senang kan. Maknanya ada masalah je, telefon mak mentua. Mak, tengok anak mak ni mak. Itu Nabi tak buat. Bahkan tengok macam mana Nabi Nabi SAW mengambil sifat tadi menyendiri. Tak cerita yang tak baik kepada mak mertua, ayah mertua. Sebab apa? Sebab sekarang dia adalah isteri kita. Satu benda Ustaz nak buat penegasan Ustaz. Supaya kita faham Seorang suami atau isteri, bila dia pergi mengadu keburukan pasangan dia kepada mertua dia, sebenarnya dia memburukkan. Dia sebenarnya bila dia memburukkan isteri atau suami dia pada mertua dia, sebenarnya dia sedang memburukkan mertua dia. Kita kena faham. Ingat mertua tu suka. Dia nak dengar. Sebab itu anak dia. Orang kata apa? Hasil didikan dia. Faham. Sebagai mertua tu sebenarnya berharap apa dia? Ketika mana aku pindah tangan kepada kamu, wahai menantuku, kau cuba buat yang lebih baik daripada aku. Bukan kau balik-balik cakap pompat-popet pasal itu burukkan ni. Hatta kalau nak rujuk pada mertua, cuba jangan buruk-burukkan. Sebab apa? Sekarang anakku adalah suamimu, anakku adalah isterimu. Apakah kita nak pergi dengar? Jadi sebaik-baiknya juga dalam rumah tangga ni, cuba settlekan dulu. Jangan cepat-cepat sangat nak pick up mak mertua. Kecuali minta nasihat. Bukan dalam bentuk memburuk-burukkan anak mertua tu. Minta nasihat lain Ustaz. Buruk-buruk lain. Mak anak mak ni, macam mana ustazah sebagai seorang ibu sekarang ni kan, yang ada menantu, ada macam mana kalau ustazah tiba-tiba menantu saya datang. Saya cuba bayangkan ni. Menantu saya datang cakap ni, Allah luluh Ustazah rasa. Sebab apa? Ustazah akan rasa kegagalan Ustazah. Jadi kesian tak kat mertua kita tu? Jadi tolonglah. Sebab apa? Sebab kita berharap ketika mana kita serahkan kepada menantu kita tu, kau buatlah yang terbaik. Mak dah cuba dah semampu yang mak
Macam tu lah. Jadi kita tengok Nabi SAW, Nabi tak cepat-cepat. Nabi tak pernah cerita yang buruk-buruk pasal isteri kepada mak mertua. Tak pernah. Bahkan ketika mana ayah mertua, iaitu Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, marahkan anak mereka di hadapan Nabi SAW, Nabi yang bela. Okay. Padahal kenah tu memang ada. Kenah tu memang ada. Lah, maknanya ada point kat situ yang menarik. Jadi memang kalau sesiapa jadi ayah mungkin akan yelah itu kan Nabi SAW. Sebab bahkan macam ni, isteri Nabi, Moza tak ingat sama ada Aisyah ataupun Hafsah ya, Sayyidina Aisyah ataupun Sayyidina Hafsah, pernah ketika mana ayah mereka datang ke rumah Nabi SAW. Jadi mereka tu maknanya ayah mereka tengok isteri-isteri Nabi ni macam berlawan-lawan cakap dengan Nabi SAW. Tapi bila ayah dia datang, mereka tak berlawan-lawan cakap pula dengan yang datang ni, sahabat yang datang ni. Jadi sahabat tu bertanya, tadi aku dengar korang semua dengan Nabi SAW, kalian semua bercakap berjawab-jawab, bersoal jawab. Tapi dengan aku tak bersoal jawab pula. Apa dia jawab? Kerana engkau lebih kasar daripada Nabi SAW yang lembut. Jadi maksud dia, kelembutan Nabi SAW tu, dia bukan isteri tu nak lawan, tak. Ini isteri Ummahatul Mukminin, tapi memberi satu ruang manusiawi tadi. Betul, apa dia? Bersoal jawab, nak tanya, balas tanya. Bukan jenis paksa, kau kena taat, aku kena. Mungkin dia ada benda dia nak tanya, dia tak faham, dia kena argue. Isteri nak cakap, diam je. Tapi kadang-kadang kita jangan jawab. Ya. Betul? Tapi jawab isteri-isteri tadi apa dia? Kenapa dengan aku kau tak jawab pula? Kata sahabat tadi. Tak sama ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka jawab, sebab kau lebih kasar. Nabi tu lembut. Sebabkan Nabi lembut tu mungkin. Jadi dia bagi ruang untuk manusia, hati seorang isteri tu bertanya, melepaskan, supaya lebih mukniah, kita panggil, lebih dapat convince diri dia. Oh, betul lah. Sebab orang ni kadang-kadang dia nak tahu kenapa dia kena buat macam ni. Kenapa? Jadi ruang tu diberi oleh Nabi SAW, dan mereka tidak melampaui batas. Tak. Mereka tahu had tu. Sebab ada orang langsung tak bagi ruang. Senyap. Ya, isteri nak respon. Tengok meletup. Kan Ustaz kan? Betul. Okey. Jadi itu saja saya rasa untuk kita punya kelas pada malam ni, sebab kita pun dah sampai pada 10.30 dah ni, 10 suku. 10 suku. Okey, jadi itu sajalah saya rasa untuk sesi kelas ni. Saya rasa sebenarnya saya ada banyak lagi soalan nak tanya Ustazah. Kalau soalan daripada hati Ustaz satu apa? Daripada Ustaz sendiri. Daripada saya Betul-betul ni betul-betul tak plan, tak rancang, tak apa, ni memang sesuatu yang pertanyaan daripada diri Ustaz. Kalau daripada saya saya bukanlah lebih kepada arah isteri seorang pasangan, tapi saya lebih kepada macam anak-anak. Okay, anak-anak, sebab saya terfikir macam kita selalu dimomokkan dalam masyarakat kita kena rotan anak. Kita kena rotan anak. Tapi saya baca sirah, Nabi tak pernah pukul anak. Saya tak tahu, mungkin saya tak cukup baca ke apa kan. Mungkin Ustazah boleh share dengan saya. Dia satu benda yang sangat kontra. Kita dididik untuk kena pukul anak, kena tangan dengan anak, tapi dalam sirah Nabi langsung tak pernah. Okey. Bila sebut pasal pendidikan ni Ustaz, dia banyak ramuan dan komponen dia. Merotan salah satu daripadanya. Tapi rotan litakdib la litakzib. Rotan untuk mengadabkan dia, menyopankan dia, bukan untuk mengazab dia. Sebab lain anak, lain karakter, lain cara. Memang Nabi SAW tak pernah rotan. Cucu ke, anak ke. Tapi tengoklah pula macam mana cucu anak tu. Compare lah pula kadang-kadang dengan anak cucu kita. Melompat-lompat kat rumah orang, dia dah cakap banyak kali pun tak kena rotan kat sekali. Sebab tu ada disebut dalam pendidikan Islam ni bahawa rotan ni kena letak dalam rumah. Biar bukan nak rotan, biar nampak. Bahawa abah boleh rotan, mak boleh rotan. Macam saya kata kan, apa psikologi di sebalik tu? Memanglah takutlah kena rotan. Betul. Tapi kalau rumah langsung tak ada rotan, hanger kan. Jadi
Bila sebut pasal pendidikan tu, dia tak boleh pandang rotan je. Faham. Sebab kita kena tengok macam mana Nabi. Kenapa Nabi tak rotan tu? Sebab Nabi mengadapkan setiap waktu anak tu. Makan tangan kanan dulu, jangan tangan kiri, mulakan yang dekat dulu, jangan ambil yang jauh, mulakan dengan bismillah. Jadi proses tu kan proses tarbiyah, proses tunjuk ajar, proses tunjuk cara. Bonding anak tu sekali. Masalah kita, semua proses yang tu kita tak buat, tahu-tahu rotan. Tanya pula tu, cikgu kau tak ajar ke? Tanya pula cikgu tak ajar ke? So, kenapa tanya cikgu tak ajar? Mak ayah ajar. Maksudnya daripada Ustazah bagi tadi tu, maksudnya proses tarbiyah, turun ni. Proses itulah yang akan menyebabkan rotan tadi tu dipandang menakutkan. Kalau dah asyik-asyik kena hari-hari kena bantai. Hari kena bantai. Rotan tak menakutkan. Tak takut dah. Maksudnya proses, kita perlu proses tu. Rotan orang. Jadi kena faham proses dia tu lah. Jadi merotan untuk, memang ada masanya memang kena rotan. Ada ketegasan lah. Betul lah. Rotan ni setelah ada ketegasan mulut dulu, verbal kan. Lepas tu nanti kalau tak jalan juga, ujungnya memang rotan lah. Kadang-kadang bukanlah rotan apa, cubit sikit. Macam tu. Ustazah mak jaga anak, tahu sangat dah. Banyak kena cubit tu. Betul, proses lah. Proses lah. Bila kena cubit tu serik dah sikit. Cuma itu je soalan saya tadi tu. Macam saya macam terfikir apa. Kena pukul tapi Nabi tak pernah pukul. Adakah Nabi tak pernah pukul tu disebabkan Nabi ada tuntutan tak boleh pukul ke? Ataupun Nabi memang tidak pukul ke? Memang ada boleh merotan tapi litakdib untuk mengadapkan. Tapi proses tu dah lalu proses nasihat, mengajar, menunjuk cara. Baru rotan. Jangan rotan nombor 1. Dari lahir rotan. Faham. Itu ya, kalau boleh, kalau macam ada satu lagi masa saya nak tahu kenapa Nabi tak pernah rotan anak dia, tak pernah pukul. Dan maksud dia dekat proses seluruh hidup tu mesti ada cara yang Nabi buat. Takkanlah anak Nabi tak pernah ni kan. Seorang-seorang budak mesti ada nakal sikit kan. Tapi macam mana cara Nabi? Itu cara itu yang macam kalau saya dapat tapi tahu Nabi ni. pernah menegah macam ni. Menegah macam tu. Tahan. Kisah apa tu? Yalah, maksudnya bila ada seorang anak kan yang macam nak ambil dengan tangan kiri contohnya kan. Nabi menegahnya macam ni. Jadi adalah tindakan-tindakan penegahan macam tu. Cuma tak rotan macam kita lagi ambil hanger pak. Tak tengking kan, tak jerit. Okey, jadi itu saja untuk sesi kelas kita pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang dah hadir dan juga ucapan terutama terima kasih kepada Ustazah sendiri kerana boleh luangkan masa bersama ni. Okey, jadi sebelum kita berakhir, saya nak minta satu nasihat daripada Ustazah. Untuk saya dan untuk semua penonton daripada live, daripada Zoom dan juga kepada penonton yang ada dekat YouTube. Okey Ustazah. Untuk kita nak buat satu keluarga yang bahagia sama seperti dekat rumah Rasulullah. Okay, apa yang Ustazah apa yang Ustazah tak nak kita buat, tak nak kami buat, dan apa Ustazah nak kami buat? Apa dua perkara tu? Spontan je Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh Ustazah. Yang Ustazah nak kita sama-sama buat dalam menuntut ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu juga macam mana rumah tangga Nabi SAW. Sebab bila Ustazah pun, macam Ustazah sendiri kan, cuba baca, cuba ambil tahu kan. Bila kita mencari ilmu tu, dia ada kesan dia kat diri kita juga. Kita akan nampak, Masya Allah, aku silap ke selama ni? Masya Allah, aku patut buat macam ni. Sebab ilmu tu nur, ilmu tu yang menunjukkan. Kalau tak, ke mana kita nak bawa rumah tangga kita tanpa ilmu? Nanti kita akan saling-salah menyalah, keliru semua. Rumah tangga yang hidup dalam kekeliruan. Sebab apa? Tak ada ilmu jelas untuk kita pegang. Itu yang paling-paling lah. Yang paling Ustazah rasa kena buat. Yang tak boleh buat, yang tak nak lah dibuat, jangan buat. Cuba jangan buat mengikut hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni cabaran kita lah. Ya, cabaran. Kadang nak marah terlebih dos. Sebab apa? Dah ikut nafsu. Ya, bahkan keinginan-keinginan dalam rumah tangga kita pun tak pernah rasa puas, tak pernah rasa cukup tu sebenarnya sebab nafsu. Jadi janganlah diikut sangat nafsu, perasaan, ya. Kenalah
balik pada tadi, dibimbing semuanya dengan ilmu dan iman. Wallahu ta'ala alam. Okay, jadi Alhamdulillah baik. Jadi ingat untuk kita dua perkara. Yang pertama kita kena buat adalah tuntut ilmu. Sebab kita nak jadikan rumah kita sama seperti rumah Rasulullah. Jadi kita kena study lah, kena belajar apa yang ada dekat rumah Rasulullah tu, apa yang Rasulullah buat, apa pada waktu ni Nabi buat apa, Nabi berusaha macam mana. Jadi itu adalah proses untuk kita belajar. Dan yang penting untuk yang perkara yang kita jangan buat adalah jangan mengikut hawa nafsu. Sebab kalau kita mengikut hawa nafsu, semua benda dalam urusan rumah tangga tu akan jadi semuanya tak okey, semuanya akan musnah. Daripada gaduh bergaduh kecil akan boleh bawa kepada perkara yang besar-besar. Okey. Jadi itu sajalah. Okey. Okey, jadi kepada yang ada dalam Zoom, okey, jadi insya-Allah dah habis dah. Dah buka ah. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang datang. Ada tadi berapa total semua? Masuk. Daripada yang paling tinggi berapa? Paling tinggi 60. Okey, jadi insya-Allah kita akan terima kasih saya ucapkan kepada yang semua yang datang. InsyaAllah kalau nak lagi kita teruskan lagi kelas Ibrah bersama dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, kita kenalah join jadi tajwid, komuniti jadi tajwid tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ini baru satu part pasal pasangan. Belum lagi kita cerita pasal anak, cucu, dengan Nabi dengan jiran, Nabi dengan masyarakat lagi. Banyak lagi kita boleh kupaskan. Okay, jadi itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang join untuk malam ni. Okay, sebelum saya berakhir, okay, ni sesi saya lah dengan ni. Ustazah dah boleh ni, kalau nak bawa Ustazah minum dulu ke boleh? Ya. Terima kasih. Ustazah, terima kasih banyak. Tapi nanti Ustazah nak balik terus ke apa? Ustazah balik terus. Tak. Ustazah balik terus. Okay, itu sajalah kot. Sebenarnya saya nak promote pasal bengkel dalam ni. Saya nak ada gambar dengan Ustazah. Okay, boleh bagi saya ni tak? Boleh bagi saya 1 minit kejap. Kejap je. Saya ambil gambar Ustazah dulu. Kat situ je. Okay. Ya, situ pun boleh. Sekejap. Oh, saya nak ke mana? Sini? Boleh je lah. Ustaz nak minum lagi? Alright. Ready, satu. Ready, 1, 2, 3. One more. 5 jari. Jadi tajwid. Okey Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Okey, tolong iring Ustazah. Okey Ustazah, terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buka kamera. Kamera buka. Kamera buka. Tengok ada berapa orang. Semua dah keluar. Balik. Okey, ada berapa orang? Keluar lagi. Okey, minta maaf tadi saya ambil gambar dengan Ustazah kejap tadi. Ustazah nak terus beransur tadi. Okey, jadi terima kasih ya pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni. Walaupun saya tak dapat nak jawab, nak alukan soalan kepada semua. Tapi saya terima kasih banyak kerana semua tuan-tuan dan puan-puan bagi soalan, tulis chat dekat ruang chat tu. Saya tak sempat nak baca semua. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Okey, saya cuma nak bagi tahu insya-Allah jangan left dalam grup tu dulu. Grup komuniti jadi tajwid tu akan sentiasa ada. Sekarang ni kami cuma nak kumpul lagi, ramai lagi orang ada dalam komuniti tu. Jadi insya-Allah sekarang ni kelas Ibrah. Jadi insya-Allah kelas ni kami akan post juga YouTube nanti, tapi akan lambat sikit lah, mungkin dalam 2 minggu lagi. Nanti saya akan sharekan dalam link dalam grup komuniti. Dan jangan keluar lagi sebab insya-Allah kita akan teruskan continue kelas Ibrah ni untuk next lagi.
Dan insya-Allah pada kami dah setkan untuk next kelas Ibrah pada bulan apa dah? Bulan Ogos, September. Okey, pada September pula. Pada September, pada 18 hari bulan September, kita akan bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Bulan 12 pula kita dengan Ustaz Syarizan Daud. So kita akan ada, kelas ni akan sentiasa ada 2 bulan. Dalam masa yang sama, dalam grup tu nanti saya akan post untuk kelas mengaji. Kalau kita nak mengaji tajwid mingguan, gunakan kad jari tajwid. Jadi jadikan center, pusat, jadikan grup komuniti tu adalah sebagai center ilmuan. Ya, betul, best, memang best. Kami akan bagi hanya untuk orang yang nak beli kad jari tajwid je. Nanti bulan 9 dengan Ustaz Ilyas, bulan 12 dengan Ustaz Syarizan. Nanti Ramadan nanti mungkin kita nak jemput siapa-siapa, Ustaz Don ke, Ustaz Wadi Anwar ke, kita akan jemput lagi ramai orang. Okey. Jadi bersempena dengan bulan Maulid Rasul, Maulid Rasul bulan Ogos ni, kami nak jemput kepada semua. Nampak tak poster dekat Zoom ni ada tulis kuasai tajwid dalam 8 jam sahaja. Nampak tak muka tu? Satu yang muka pakai jubah tu Ustaz Hisham. Ni Ustaz Hisham ni dia sebagai pengasas kaedah jari tajwid. Mana yang buku kad jari tajwid yang tuan-tuan dan puan-puan beli tu, Ustaz Hisham ni lah yang asaskan kaedah tu. Kaedah ni dia asaskan, dia bawa pergi sekolah, ajar ke anak murid dia, lepas tu bawa ke pertandingan, menang dekat peringkat antarabangsa. Jadi kaedah ni sebenarnya dia dah unik dah sebenarnya untuk bagi faham. Cepat kita nampak tajwid, faham kita nampak tajwid, kita nampak punca tajwid tu kat mana. Dalam masa yang sama, kat bengkel ni juga kita ada Qori Aiman, Ustaz Aiman Ridwan. Kalaulah pernah tengok Ustaz Aiman yang mengaji, dia pernah viral dekat video dia dekat Iran, Taranum dekat sana. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk join bengkel huruf versus huruf. Huruf versus huruf ni adalah bengkel untuk kita belajar tajwid dalam 1 hari je. Belajar bengkel dalam 1 hari daripada asas sampai ke advance, dan dalam masa sama kita ada tahsin. Baca surah Al-Fatihah dibetulkan oleh Qori Aiman. Qori Aiman. So Qori Aiman yang akan betul kita punya Fatihah. So masuk 1 hari je kita boleh belajar semua. Boleh ke 1 hari kita belajar semua? Inilah nama dia teknik jari tajwid. Kita terus fokus kepada punca je. So kita dah boleh belajar lepas tu. So bila tarikh bengkel ni, tarikh bengkel tu adalah kita ada 3 tarikh. Nampak tak sini? Kita ada 3 tarikh. 3 tarikh, 22. So untuk Ogos ni Maulid Rasul kita buat hari Sabtu 22 dekat Dewan Sirim dekat Shah Alam. Tempat semua dekat Shah Alam. Kita buat. So kalau ada yang tuan-tuan dan perempuan yang berminat nak join bengkel, nak sertai, nak datang, kita buat 2 cara. Kita buat online dan kita buat fizikal. Nak datang dewan, duduk sekali belajar dengan ustaz, belajar tahsin dengan Ustaz Aiman pun boleh. Nak shadow online, jauh lah ustaz, saya duduk Kelantan, macam mana saya nak datang kan? Shah Alam, jauh. Kita sediakan online, tak ada masalah. So ini eksklusif hanya untuk yang pada malam ini saja. Malam ini saja kita ada buka harga. Jadi macam mana nak daftar ni? Nak daftar dia adalah tulis je dalam grup community tu. Nanti saya akan bagikan link dekat dalam grup community. Okay? So grup community tu saya akan buka dulu chat sampai esok. Sampai esok sebelum Jumaat. Sebelum solat Jumaat. So lepas solat Jumaat saya akan tutup. Supaya saya tak naklah nanti ramai orang share macam-macam dalam tu pula kan. Nanti kacau kita pula. Kacau noti banyak-banyak nanti kan. So saya akan off selepas solat Jumaat esok. Okay. So balik pada tadi ni, dekat pasal bengkel ni, dapat belajar tajwid, dapat belajar dengan Qori Aiman. So semua tu kami akan bagi harga special. Kalau online paling murah dengan bermula dengan harga 99. Ada tak harga kat sini? Ni bawah ni. Ni ni. Right. Okay. So kalau online kita mulakan dengan harga ni. Okay, nampak tak ni? Harga 99. So sebab saya rasa semua yang ada dalam ni dah ada kad jari tajwid.
Jadi kalau dah ada kad jadi tajwid, tak perlulah beli basic yang ni. Yang premium ni sebab dia dapat kad. Satu kad 50. So sama je lah macam ni, beli harga 50. Tapi kalau bawah, hanya dengan RM99 boleh belajar tajwid satu hari dan juga belajar tahsin dengan qori yang popular, qori yang masyhur iaitu Ustaz Aiman sendiri. Okey, jadi itu sahaja saya rasa untuk malam ni. Jadi nanti saya akan bagikan promosi ni dalam grup community ya. Okey. Jadi itu sajalah saya rasa untuk malam ni. Ada apa last soalan nak tanya sebelum kita tutup? Okay, saya baca kejap. Share bawah sikit tadi. Check tu. Jangan lupa Ustaz update video Ustazah tadi ya, nak bagi anak-anak dengar. Okey, insyaAllah. Tapi cuma saya bagi tahu awal, kita akan lambat sikit lah. Nanti, tapi kalau kami dah upload dekat YouTube, nanti saya akan share dalam grup. Macam sebelum ni kita buat dengan Da'i Izhar. So ni dengan Ustazah Nur Hafizah Musa, nanti saya akan bagi dalam grup. Okay. Fizikal berapa harga pula? Okay, untuk fizikal, okay, kita buat dekat tempat ni. Dekat Sirim Shah Alam, dekat satu dewan dekat Shah Alam, ada bangunan Sirim. Dekat bangunan Sirim tu ada dewan. So kita buat dalam dewan tu. Okay, ini adalah tarikh-tarikh dia. Okay, nanti saya akan share dalam grup juga. Okay, dekat harga, kalau datang macam mana pula? Kalau datang, harga dia adalah ni. Okay. So, nampak tak? Okay. Kalau premium, okay, kalau yang harga yang premium, okay, cuba zoomkan kat sini. Nampakkan harga dia? Okay, kalau yang premium, maksud dia yang dia tak ada kad, dia tak ada lagi buku, okay, harga dia adalah RM200. Kita bagi RM199. Okay, nampak? Nampak kabur lah. Okay, nampak tak? RM199. Tapi kalau siapa yang dah ada kad, harga dia hanyalah RM150. RM150 ni dapat apa? Okay, dalam satu hari, dapat bayar RM150 tapi dapat apa? Pertama, dapat belajar tajwid. Okay, kita tajwid ni daripada asas sampai tengah-tengah. Maksudnya sampai belajar mak badal, mak tamkin, syibih badal, mak tamkin, izhar mutlak, semua tu. Tapi dalam satu hari ni kita bagi sekali dengan formula. Akan dapat satu formula, akan dapat kertas latihan, boleh berlatih sekali one to one. Kita ada FACI. Dan FACI tu akan ajar anda one to one, depan-depan. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sediakan makan dan tempat penginapan je lah, tak adalah tidur situ. Maksudnya makan cukup, pagi sarapan ada, tengah hari ada, minum petang ada, daripada pukul 8 sampai pukul 6. So kita sediakan semua tu lah, dan dalam masa yang sama juga kita bagi buku latihan. Buku latihan khas untuk nak belajar bengkel tu je kita bagi percuma. Kalau beli kat luar RM25. So, RM25, tolak makan semua. So, total kelas ni sebenarnya lagi murah lah sebenarnya. Bukan je boleh dapat belajar depan-depan, dapat belajar dengan qori lagi. Okay. Oh, tak nampak Tak nampak ya? Tak nampak saya? Okay, dah nampak Okay. So, jangan risau. Nanti saya akan sharekan dalam grup. Nanti saya akan bagi link untuk tuan-tuan dan puan daftar. Kalau yang berminat untuk daftar. Waktu dan boleh pilih tarikh boleh pilih tarikh, nak tarikh yang mana. Nak tarikh yang mana boleh pilih. Baik. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Sebelum kita berakhir, okay, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan semua yang datang. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa, saya akan tutup kita punya Zoom dan kita akan sambung nanti ya. InsyaAllah jumpa untuk next pula, kita akan fokus kepada kelas mingguan. Okay, so setiap hari Sabtu, sebelum kita buat kelas mingguan, tapi lepas cuti, lepas raya Aidiladha itu kita stop kejap. Okay, sekarang kita nak mula balik iaitu untuk kelas mingguan. So setiap minggu kita akan ada kelas macam ni, kelas online untuk kita belajar tajwid, untuk belajar khatam tajwid. Okay? Jadi jika tak ada apa-apa, online tak ada ke Ustaz? Ada online. Yang ni tadi tu. Mana tadi? Ni, bengkel ni, maksudnya bengkel ni kita buat dengan dua cara. Ada fizikal dan ada online.
So dalam masa yang sama tu, contoh macam hari ni, hari 22 hari bulan Ogos ni. Hari 22 Ogos ni hari Sabtu. So daripada pagi siapa yang nak bengkel fizikal datang situ. Siapa yang nak online pun boleh. Kita bagi link, kita bagi Zoom. Macam ni lah, Zoom macam ni sama. Cuma yang ni untuk kelas ibrah. Dan nanti tu adalah kelas untuk bengkel. Cuma yang online tak dapat makan lah. Tak boleh nak makan. Bolehlah makan, masak sendiri, makan depan laptop. Macam tu boleh. Tapi kalau siapa yang dah ada fizikal, boleh. Kita sediakan makan 3 kali sehari. Kita juga ada sesi belajar dan sesi latihan serta ada sesi tahsin. Okay, jadi itu saja saya ucapkan. Terima kasih banyak pada semua tuan-tuan dan puan yang join dan stay sampai habis. Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup. Okay, dan insya-Allah kita akan jumpa di hari yang lain, di waktu yang lain. Okay. Jadi saya tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, jadi itu saja. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.